Minggu lepas, internet meletup dengan satu bocoran yang boleh ubah Afrika selama-lamanya. Dalam sekelip mata, berita ini tersebar ke setiap penjuru benua. Dari kota besar hingga ke kampung kecil, semua orang mula bercakap tentangnya. Ia bukan sekadar satu berita sensasi, tetapi sesuatu yang membuatkan semua orang berhenti dan berfikir, adakah ini permulaan babak baru untuk Afrika? Satu dokumen misteri, Perlembagaan Satu Afrika, muncul online dan tersebar dari Marrakech ke Nairobi dalam masa beberapa jam. Dokumen ini, yang ditulis dalam bahasa Perancis dan Inggeris, mengandungi pelan terperinci untuk menyatukan seluruh benua di bawah satu perlembagaan. Ia bukan sekadar cadangan kosong, setiap halaman penuh dengan strategi, undang-undang dan visi masa depan yang jelas. Tiba-tiba, semua orang bercakap, grup WhatsApp, Twitter, perdebatan di kafe, dan juga di pasar malam. Perbualan ini bukan sahaja berlaku di kalangan pemimpin, tetapi juga rakyat biasa. Dari pelajar universiti hingga peniaga kecil, semua ingin tahu siapa di belakang dokumen ini dan adakah ia benar-benar boleh mengubah hidup mereka. Ini bukan sekadar kertas kerja. Ini adalah pelan untuk Afrika yang bersatu, satu negara persekutuan. Bayangkan, semua negara Afrika bergabung di bawah satu bendera, satu suara di pentas dunia. Para pemimpin mula berbincang secara tertutup. Ada yang teruja, ada yang bimbang tentang masa depan kuasa mereka. Tiada siapa tahu siapa yang bocorkan, kesilapan intern ke atau langkah berani pemimpin. Tak kisah, idea dah keluar. Ada yang kata ini kerja seorang idealis muda. Ada pula yang percaya ia strategi licik untuk menguji reaksi rakyat. Namun, satu perkara pasti, rahsia ini sudah tidak boleh disembunyikan lagi. Buat pertama kali, perpaduan bukan lagi sekadar impian atau lirik lagu. Ia adalah satu pelan dengan langkah-langkah yang nyata. Orang ramai mula membayangkan masa depan di mana sempadan tidak lagi memisahkan mereka, di mana peluang dan sumber dikongsi bersama. Cadangan ini bertanya, bagaimana jika Afrika jadi satu benua yang kuat, bukan 55 negara yang berpecah? Bagaimana jika kita boleh bergerak bebas, berniaga tanpa halangan, dan bersuara sebagai satu entiti di dunia? Soalan-soalan ini mula mengisi fikiran berjuta-juta orang. Bocoran ini telah cetus harapan dan perdebatan, mengubah naratif lama tentang perpecahan dan kelemahan. Media sosial dipenuhi dengan pendapat. Ada yang menyokong, ada yang skeptikal, dan ada yang takut akan perubahan besar ini. Namun, semua setuju. Afrika tidak akan sama lagi selepas hari ini. Bayangkan, seorang usahawan Ghana berniaga di Ethiopia tanpa perlu risau tentang visa atau cukai tambahan, membuka peluang baru untuk kerjasama dan pertumbuhan ekonomi. Perniagaan kecil dan besar mula bermimpi tentang pasaran yang lebih luas dan pelanggan dari seluruh benua. Seorang pelajar Senegalis belajar di Afrika Selatan, semuanya dengan mudah. Peluang pendidikan dan pertukaran budaya menjadi lebih terbuka, membina generasi baru yang lebih bersatu dan berdaya saing di peringkat global. Ia berani, bercita-cita tinggi, dan sedikit menakutkan, sama seperti semua idea terbaik. Anak muda Afrika yang selama ini hanya bermimpi tentang perubahan, kini melihat peluang untuk menjadi sebahagian daripada sejarah. Mereka mula berbincang, merancang, dan membayangkan masa depan yang mereka sendiri akan bentuk. Generasi muda Afrika yang celik teknologi bersedia untuk melakar semula peta dan menulis semula cerita. Mereka tahu perubahan besar memerlukan keberanian dan inovasi. Dengan semangat baru, mereka mula mencari cara untuk merealisasikan visi ini. Dari aplikasi digital hingga gerakan akar umbi. Ini bukan sekadar dokumen politik, ini adalah cabaran generasi. Setiap keluarga, setiap komuniti, mula berbincang tentang apa makna perpaduan ini untuk mereka. Adakah mereka bersedia untuk melepaskan identiti lama demi masa depan bersama? Perbualan dah bermula. Siapa kita dan siapa yang kita nak jadi? Soalan ini kini bergema di seluruh benua, menandakan permulaan perjalanan baru yang penuh harapan, cabaran, dan kemungkinan tanpa batas. Jadi, macam mana agaknya United States of Africa ni akan berfungsi? Bayangkan sebuah benua yang luas, penuh dengan pelbagai budaya, bahasa dan sejarah, kini cuba disatukan di bawah satu sistem pemerintahan yang besar dan berani. Perlembagaan yang bocor tu, cadangkan presiden bergilir. Setiap 2 tahun, pemimpin baru dari wilayah berbeza akan mengambil alih tampuk kepimpinan. Ini bermakna, tiada satu wilayah atau negara yang boleh memonopoli kuasa terlalu lama dan setiap sudut benua diberi peluang untuk bersuara di peringkat tertinggi. Negara-negara sedia ada akan menjadi negeri dalam persekutuan ini. Setiap satu dengan gabenor yang bertanggungjawab menguruskan hal ehwal tempatan seperti pendidikan,
kesihatan dan pembangunan komuniti. Sementara itu, Kerajaan Persekutuan di Addis Ababa akan menguruskan isu-isu besar seperti pertahanan, perdagangan antara negeri dan projek-projek mega yang melibatkan seluruh benua. Parlimen Pan-Afrika pula akan dianggotai oleh wakil-wakil yang dipilih berdasarkan populasi setiap negeri. Mereka akan berbincang, berdebat dan meluluskan undang-undang yang memberi kesan kepada semua rakyat Afrika, memastikan suara majoriti dan minoriti didengar. Sistem ini bertujuan untuk seimbangkan identiti tempatan yang kaya dengan kekuatan benua yang bersatu. Ia juga mahu mengakhiri dominasi negara besar dan mengelakkan pemimpin yang terlalu lama berkuasa supaya tiada satu pihak yang boleh menindas yang lain. Ini adalah satu eksperimen demokrasi yang sangat berani, melibatkan 1.4 bilion orang dari pelbagai latar belakang. Setiap individu diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam menentukan masa depan benua mereka. Matlamat akhirnya ialah membina kerajaan yang kuat, adil dan benar-benar berkhidmat untuk rakyat. Sebuah sistem yang mampu membawa kemakmuran, keadilan dan harapan baru untuk seluruh Afrika. Duit akan berubah. Kenali Africoin, satu mata wang digital untuk seluruh benua. Tak perlu lagi pening kepala dengan berpuluh mata wang. Africoin akan diuruskan oleh Bank Pusat Pan-Afrika. Dengan aplikasi telefon je, sesiapa boleh hantar atau terima duit serta-merta dari Algeria ke Zimbabwe. Ini boleh buka kunci perdagangan, beri kuasa kepada mereka yang tak ada akaun bank dan jadikan Afrika satu pasaran besar. Perniagaan akan berkembang dan perdagangan rentas sempadan akan meletup. Mestilah ada risiko. Salah urus boleh jadi bencana dan keselamatan siber adalah kebimbangan besar. Tapi kalau jadi, Africoin boleh jadi alat untuk pembebasan ekonomi dan perpaduan. Bayangkan sempadan terbuka, tiada visa, tiada kop, cuma kebebasan untuk bergerak dari Dakar ke Dar es Salaam. Anda akan jadi warga negara Afrika, bukan cuma negara anda. Doktor, pemuzik, pelajar, semua boleh tinggal, bekerja dan belajar di mana-mana sahaja di benua itu. Perlembagaan juga cadangkan kongsi kekayaan alam Afrika berlian, minyak, tenaga solar, semua diuruskan untuk manfaat semua. Pendapatan dari sumber akan biayai sekolah, hospital dan infrastruktur di seluruh Afrika. Ini adalah perubahan dari pemenang ambil semua kepada kita semua bangkit bersama. Ini Pan-Afrikanisme jadi kenyataan, perpaduan dalam tindakan, bukan cuma kata-kata. Bayangkan Amina, seorang pemaju muda yang berbakat, lahir di tengah-tengah kesibukan Lagos, kini menetap di Kigali, ibu kota Rwanda yang pesat membangun. Setiap pagi, dia berjalan melalui jalan-jalan yang penuh dengan inovasi dan semangat baru, membawa harapan untuk masa depan benua ini. Amina bekerja untuk sebuah syarikat teknologi Pan-Afrika yang menghubungkan bakat dari seluruh benua. Di pejabatnya, dia dikelilingi oleh rakan sekerja dari pelbagai latar belakang. Semuanya berkongsi visi untuk membina Afrika yang lebih maju dan bersatu. Setiap bulan, gajinya dibayar dalam Africoin, mata wang digital yang diterima di seluruh Afrika. Hari ini, dia menerima bayaran daripada pelanggan di Casablanca, membuktikan betapa mudahnya urusan rentas sempadan kini. Amina juga bekerjasama rapat dengan rakan sepasukan dari Accra hingga ke Kahira, menggunakan teknologi untuk merapatkan jurang geografi, mesyuarat maya dan projek bersama menjadi rutin harian, memperkukuh jaringan profesionalnya. Pada hujung minggu, dia merancang perjalanan ke Timbuktu. Tidak perlu risau tentang visa atau dokumen rumit. Hanya beli tiket kereta api berkelajuan tinggi dan seluruh benua terbuka untuk diterokai. Pengalaman pendidikannya juga luar biasa. Amina pernah belajar di universiti terkemuka di Lagos dan Cape Town. Dengan proses pemindahan yang mudah dan lancar, membolehkan dia membina rangkaian sahabat dari pelbagai negara. Setiap berita dari Parlimen Pan-Afrika kini terasa sangat pribadi baginya. Keputusan yang dibuat di sana memberi kesan langsung kepada kehidupannya dan masa depan rakan-rakannya. Dia mengikuti keputusan pilihan raya dengan penuh minat kerana dia tahu pemimpin yang dipilih adalah hasil undinya sendiri dan mereka membentuk masa depan yang dia impikan. Bagi Amina, perpaduan Afrika bukan sekadar slogan atau impian. Ia adalah realiti yang dia alami setiap hari di tempat kerja, di rumah dan di jalanan. Sempadan lama yang dahulunya memisahkan, kini hanya tinggal kenangan yang diceritakan oleh datuk neneknya sebagai pengajaran tentang pentingnya perpaduan. Inilah janji Afrika yang bersatu, peluang tanpa had, mobiliti yang mudah, dan ruang untuk setiap individu berkembang tanpa halangan.
Bersama generasi muda yang penuh semangat, Aminah yakin masa depan Afrika adalah milik mereka. Masa depan yang dibina atas kebanggaan, kerjasama dan impian yang dikongsi bersama. Dunia sedang memerhati dan bertindak balas. Di Asia dan Amerika Latin, pelan ini dilihat berani dan memberi inspirasi, model untuk membebaskan diri dari kebergantungan lama. Tapi kuasa tradisional, AS, China, Eropah, risau. Afrika yang bersatu akan jadi kuasa besar baru, boleh berunding sebagai satu dan tuntut perjanjian yang lebih baik. Beberapa pemain global mungkin secara senyap menentang. Lebih suka benua yang berpecah belah, yang lebih mudah dipengaruhi. Mereka boleh tawarkan tawaran menarik kepada negara individu atau timbulkan keraguan tentang kestabilan Afrikoin. Jalan menuju perpaduan bukan hanya cabaran Afrika, ia adalah permainan catur global. Impian memang besar, tapi cabaran pun sama besar. Adakah pemimpin sekarang akan lepaskan kuasa? Adakah rakyat akan terima identiti baru? Kepelbagaian Afrika, bahasa, ekonomi, sejarah, jadikan perpaduan rumit. Mata wang tunggal boleh berisiko, seperti yang ditunjukkan oleh krisis Euro-Eropah. Gabungkan tentera, undang-undang, dan sistem akan ambil masa berdekat-dekat kerja keras. Risikonya, mimpi ngeri birokrasi, atau lebih teruk, ketidakstabilan. Visi memang cantik, saya butiran, akan nentukuk, saya le berjaya, artis. Di jalanan dan online, rakyat Afrika bersemangat dengan harapan dan berhati-hati. Usahawan muda nampak peluang tak terhingga satu pasaran, satu set peraturan, peluang untuk bina syarikat teknologi gergasi Afrika. Ramai belia rasa lebih terhubung dengan rakan sebaya di seluruh benua daripada perpecahan politik lama. Tapi ada juga keraguan. Peniaga pasar risau pasal simpanan mereka. Petani takut hilang identiti budaya. Dekat-dekat janji yang dimungkiri telah timbulkan rasa tidak percaya kepada kuasa berpusat. Cabaran bina perpaduan tanpa hapuskan kepelbagaian. Kejayaan bergantung pada meraihkan setiap budaya, bukan meratakannya. Perpaduan mesti bermakna peluang untuk semua, bukan cuma yang berkuasa. Jadi, kita berada di persimpangan jalan. Perlembagaan Satu Afrika menawarkan masa depan kekayaan bersama, sempadan terbuka, dan satu suara yang kuat. Ini adalah impian generasi, kemerdekaan, perpaduan, dan kebanggaan. Tapi risiko memang ada huru-hara ekonomi, identiti hilang dan bahaya tergesa-gesa. Ini bukan keputusan untuk pemimpin sahaja, ia untuk semua rakyat Afrika. Debatkan, persoalkan dan bayangkan Afrika yang anda inginkan. Masa depan tidak ditetapkan, ia sedang ditulis sekarang oleh anda. Adakah kita akan bersatu atau biarkan impian itu hilang? Pilihan di tangan kita. Kenapa Ibrahim Traore, calon utama Presiden Satu Afrika pertama? Perlembagaan Satu Afrika, seperti yang dilaporkan oleh berita terkini Afrika Selatan CBN, mengimpikan benua yang bersatu di bawah Amerika Syarikat Afrika dengan presiden bergilir sebagai simbol perpaduan, bab 3. Antara nama yang sering disebut sebagai calon presiden pertama adalah Ibrahim Traore, pemimpin Burkina Faso. Walaupun perlembagaan ini masih spekulatif dan belum disahkan setakat 19 Jun 2025, populariti Traore di kalangan rakyat Afrika menjadikannya figura penting. Artikel ini meneroka mengapa Traore dianggap calon utama dan bagaimana reputasinya dibina, berdasarkan sentimen media sosial dan sumber web. Mengapa Traore dianggap signifikan? Ibrahim Traore, yang mengambil alih kuasa di Burkina Faso melalui rampasan kuasa pada 2022, telah menjadi simbol Pan-Afrika moden. Berikut adalah sebab utama signifikansinya. Ikutan Thomas Sankara. Traore sering dibandingkan dengan Sankara, tokoh Pan-Afrika yang menentang imperialisme. Seorang pengguna X berkata, Traore Ameire Jeshale, Burkina Faso Sankara, menunjukkan beliau menghidupkan semula visi kedaulatan. Ini selari dengan matlamat perlembagaan untuk ekonomi bebas daripada eksploitasi asing. Bab 6, Afrikoin. Sikap anti-imperialisme. Traore mengusir tentera Perancis dan mengurangkan pengaruh Barat, menjadikannya ikon menentang neokolonialisme. Tindakan ini menyokong visi perlembagaan untuk mengelakkan campur tangan asing. Bab 19. Menarik hati mereka yang mahukan Afrika berdikari. Kepimpinan inspirasi. Sebagai pemimpin muda, lahir 1988, Traore mempamerkan kekuatan dan ketegasan, sesuai dengan model presiden bergilir yang singkat dan berorientasikan tindakan. Bab 3. Dasar domestiknya, seperti keselamatan dan pertanian tempatan, mencerminkan harmoni sumber. Sokongan rakyat. Sentimen di X dan TikTok menunjukkan sokongan kuat, dengan pengguna seperti @Tanzania Wanjezi memanggilnya Mwamba dan berdoa untuk keselamatannya.
Ini selari dengan fokus perlembagaan pada generasi muda dan diaspora. Traoré bukan sekadar pemimpin Burkina Faso. Dia adalah harapan untuk Afrika bersatu. Sentimen media sosial, bagaimana signifikansi Traoré dibina? Reputasi Traoré sebagai calon presiden pertama dibentuk melalui tindakan, media dan naratif Pan-Afrika. Tindakan di Burkina Faso, Traoré menasionalkan perlombongan dan mempromosi pertanian tempatan, menyokong prinsip Afrika untuk Afrika dalam perdagangan dalaman, bab 8. Ini menunjukkan bagaimana negeri kecil boleh menyumbang kepada perpaduan benua. Media sosial, platform seperti TikTok dan X mempopularkan Traoré sebagai hero Pan-Afrika. Video yang mendapat ribuan sukaan likes menggambarkan beliau sebagai inspirasi selari dengan pelan perlembagaan untuk penglibatan digital. Keselarianan dengan visi AU, gaya kepimpinannya yang anti rasuah dan fokus pada belia sesuai dengan parlimen telus dan pendidikan. Bab 16. Beliau dilihat sesuai untuk memimpin tanpa mendominasi seperti yang dikehendaki oleh sistem bergilir. Simbolisme sejarah, perbandingan dengan Sankara menimbulkan naratif emosional. Dengan pengguna X menyuarakan harapan agar Traoré mengelak nasib pembunuhan. Ini meningkatkan sokongan untuk peranan benua. Cabaran yang dihadapi. Walaupun popular, Traoré menghadapi rintangan untuk menjadi presiden pertama. Konteks tidak sahihan, perlembagaan ini belum disahkan dan pencalonan Traoré adalah spekulatif berdasarkan sentimen rakyat bukan pengesahan AU. Ini memerlukan tafsiran berhati-hati. Latar belakang ketenteraan. Rampasan kuasa, Traoré boleh mencetuskan kebimbangan tentang legitimasi demokrasi bertentangan dengan model demokrasi perlembagaan, bab 16. Ketegangan serantau. Sikap anti-baratnya mungkin menimbulkan konflik dengan negeri AU yang bersekutu dengan Perancis atau AS, menyukarkan pelaksanaan. Risiko keselamatan. Kebimbangan tentang keselamatannya, seperti yang dinyatakan di X, boleh menghalangnya daripada mengambil peranan benua yang berprofil tinggi. Kesimpulan, Ibrahim Traoré dianggap calon utama presiden pertama Perlembagaan Satu Afrika kerana sikap Pan-Afrikanya, kepimpinan inspirasi di Burkina Faso dan sokongan rakyat yang kuat di media sosial. Tindakannya menentang imperialisme dan mempromosi kedaulatan mencerminkan visi perlembagaan untuk Afrika yang bersatu dan berdikari. Namun, cabaran seperti latar belakang ketenteraan, ketegangan serantau dan status spekulatif perlembagaan memerlukan penyelesaian strategik. Jika Traoré memimpin, keupayaannya untuk menavigasi isu ini sambil mengekalkan sokongan rakyat akan menentukan kejayaan visi Afrika Bersatu. Apa pendapat anda tentang Ibrahim Traoré sebagai Presiden pertama Afrika Bersatu? Adakah beliau pilihan tepat? Kongsi pandangan anda di ruangan komen. Perlembagaan Satu Afrika, visi untuk benua bersatu. Sebuah draft Perlembagaan Satu Afrika yang bocor baru-baru ini telah mencetuskan gelombang harapan di seluruh benua dan diaspora. Dilaporkan sebagai pelan untuk menyatukan 55 negara anggota Kesatuan Afrika di bawah satu kerangka tadbir urus yang dinamakan Amerika Syarikat Afrika. Dokumen ini menjanjikan perubahan besar. Apakah kandungannya dan patutkah ia ditandatangani menjadi undang-undang? Mari kita terokai ciri utama Perlembagaan Satu Afrika. Menurut berita terkini, Afrikas ABN, perlembagaan ini menggariskan plan untuk perpaduan politik, ekonomi dan sosial. Berikut adalah komponen utamanya. Presiden bergilir. Jawatan presiden akan bertukar setiap tahun antara 55 negara AU, memastikan tiada pemimpin mendominasi jangka panjang. Gabenor negeri. Ketua negara kini menjadi gabenor negeri masing-masing. Berkhidmat maksimum 2 penggal, 5 tahun setiap satu, di bawah Suruhanjaya Pilihan Raya Benua. Parlimen AU. Berpusat di Afrika Selatan, Parlimen merangkumi 5 wakil terpilih setiap negeri, membuat keputusan secara telus melalui undi majoriti, disiarkan langsung dalam 6 bahasa Afrika. Africoin, mata wang digital disokong oleh sumber Afrika emas, litium, minyak untuk menyatukan perdagangan dan mengelakkan rasuah melalui teknologi blockchain. Perkongsian sumber, 10% daripada ekspor utama, setiap negeri menyumbang kepada dana bersama untuk menyokong negeri miskin, infrastruktur dan perdagangan tanpa sempadan. Pergerakan bebas. Sempadan terbuka dan perdagangan bebas cukai bertujuan meningkatkan perdagangan dalaman Afrika kepada 60% menjelang 2045. Kenapa ini penting? Perlembagaan ini menyasarkan Afrika sebagai benua terkaya dalam masa 20 tahun dengan memanfaatkan sumbernya 90% platinum dunia, 60% kobalt dan penduduk muda. Ia mempromosikan pemberdayaan ekonomi, penggunaan sumber yang diselaraskan, solar Maghribi, minyak Nigeria
dan dasar perdagangan Afrika diutamakan. Perpaduan budaya, pergerakan bebas membolehkan rakyat Afrika tinggal dan bekerja di mana-mana tanpa visa. Pengaruh global, Afrika Bersatu boleh mengawal harga sumber dan mengubah dinamik kuasa dunia, mengurangkan pergantungan kepada kuasa asing. Kami dipisahkan oleh sempadan yang bukan kami cipta. Kini kami bersatu di bawah impian yang kami lukis. Rakyat Kenya. Reaksi rakyat dan global rakyat Afrika dari Lusaka hingga Dakar bersemangat mengimpikan satu pasport dan identiti bersatu. Diaspora, termasuk Afrika Amerika, melihatnya sebagai peluang untuk berhubung semula dengan tanah air. Rakyat Amerika memuji ia sebagai model demokrasi. Dengan seorang berkata, jika Afrika melakukannya dengan betul, ia akan mengatasi Amerika dalam 20 tahun. Kuasa global seperti Perancis dan China dilaporkan menyesuaikan strategi menjangkakan Afrika yang lebih kuat. Cabaran dan kebimbangan. Walaupun memberi inspirasi, perlembagaan ini menghadapi cabaran. Pelaksanaan menyatukan 55 negara pelbagai sistem politik adalah rumit. Sesetengah presiden dilaporkan menentang kerana takut kehilangan kuasa. Risiko ekonomi, mata wang tunggal memerlukan infrastruktur kukuh untuk mengelakkan masalah seperti Eurozone. Pengesahan, ketulenan draft ini belum disahkan kerana tiada kenyataan rasmi AU. Rintangan luar, kuasa global mungkin menentang Afrika yang berdikari mengawal sumbernya. Patutkah ditandatangani menjadi undang-undang? Perlembagaan Satu Afrika menawarkan visi berani untuk perpaduan dan penentuan nasib sendiri. Fokusnya pada ketelusan perkongsian sumber dan tadbir urus berpusatkan rakyat selari dengan aspirasi Afrika. Namun, kejayaannya bergantung pada pengesahan. Draft perlu dikongsi dan diteliti secara terbuka. Perundingan, input luas daripada rakyat, pemimpin dan pakar adalah penting. Pelaksanaan berperingkat, bermula dengan integrasi serantawas, boleh membina kepercayaan. Jika tulen dan inklusif, perlembagaan ini patut dipertimbangkan untuk diterima pakai, tetapi dengan perancangan rapi untuk mengatasi cabaran. Seperti kata seorang pengulas, biar tindakan bercakap lebih kuat daripada kata-kata. Apakah pendapat anda? Patutkah Perlembagaan Satu Afrika ditandatangani menjadi undang-undang? Kongsi pendapat anda di ruangan komen. Perlembagaan Satu Afrika, buku visi untuk benua bersatu. Buku ini menceritakan kisah draft Perlembagaan Satu Afrika yang bocor, sebuah dokumen yang diimpikan untuk menyatukan 55 negara anggota Kesatuan Afrika di bawah satu kerangka tadbir urus, dinamakan Amerika Syarikat Afrika. Dilaporkan oleh Berita Terkini Afrika Selatan Sebien, perlembagaan ini menjanjikan perubahan besar dalam politik, ekonomi dan budaya benua. Dengan 20 bab, buku ini mengupas visi, cabaran dan harapan rakyat Afrika terhadap perpaduan yang telah lama diidamkan. Kandungan bab 1, permulaan era baru. Bab 2, mengapa 55 negara? Bab 3, Presiden bergilir. Bab 4, peranan Gabenor negeri. Bab 5, Parlimen Afrika. Bab 6, Africoin, mata wang benua. Bab 7, perkongsian sumber. Bab 8, pergerakan bebas dan perdagangan. Bab 9, impian ekonomi terkaya. Bab 10, harmoni sumber Afrika. Bab 11, orang dalam AU. Bab 12, reaksi dunia. Bab 11, suara rakyat Afrika. Bab 11, impak untuk generasi masa depan. Bab 19, cabaran pelaksanaan. Bab 19, risiko ekonomi. Bab 19, rintangan politik patut ditandatangani. Bab 19, langkah ke hadapan. Bab 20, seruan kepada rakyat Afrika. Bab 1, permulaan era baru draft Perlembagaan Satu Afrika yang bocor menandakan harapan baru untuk perpaduan benua. Diilhamkan oleh tokoh seperti Kwame Nkrumah dan Thomas Sankara, dokumen ini bukan sekadar kertas, tetapi pelan tindakan untuk kebebasan dan maruah Afrika. Bab 2, mengapa 55 negara? AU mengiktiraf 55 negara, termasuk Republik Demokratik Arab Sahari, berbeza dengan 54 negara diiktiraf PBB. Perlembagaan ini menegaskan setiap negara penting, memastikan suara semua didengar. Bab 3, Presiden bergilir. Jawatan presiden akan bertukar setiap tahun antara 55 negara, menghapuskan risiko zalim jangka panjang dan memberi setiap negara peluang memimpin benua. Bab 4, peranan Gabenor negeri. Ketua negara kini menjadi Gabenor negeri, berkhidmat maksimum 2/5 tahun. Mereka bertanggungjawab kepada parlimen dan rakyat dengan pilihan raya di selia Suruhanjaya benua. Bab 5, Parlimen Afrika berpusat di Afrika Selatan. Parlimen dengan 5 wakil setiap negeri membuat keputusan secara telus, disiarkan langsung dalam 6 bahasa Afrika, memastikan demokrasi sejati. Bab 6, Africoin, mata wang benua. Africoin, mata wang digital disokong sumber seperti emas dan litium, bertujuan menyatukan perdagangan dan mengelakkan rasuah melalui teknologi blockchain.
Bab 2, perkongsian sumber, 10% ekspor utama setiap negeri menyumbang kepada dana bersama menyokong negeri miskin, infrastruktur dan projek seperti jalan raya dan internet tanpa sempadan. Bab 8, pergerakan bebas dan perdagangan sempadan terbuka dan perdagangan bebas cukai akan meningkatkan perdagangan dalaman Afrika kepada 60% menjelang 2045, mewujudkan pasaran tunggal. Bab 9, impian ekonomi terkaya. Dengan sumber seperti 90% platinum dunia dan tenaga kerja muda, perlembagaan ini menyasarkan Afrika sebagai benua terkaya dalam 20 tahun. Bab 10, harmoni sumber Afrika. Afrika akan menyeraskan sumbernya, solar dari Maghribi, keluli dari Kongo, teknologi dari Rwanda. Bukan lagi persaingan, tetapi kerjasama. Afrika bukan miskin, kami kaya dan kini kami bersatu. Visi perlembagaan bab 11, orang dalam AU. Sumber dalaman AU, termasuk seorang sarjana dan diplomat, mendedahkan draft ini telah ditandatangani secara rahsia dengan pelancaran rasmi dirancang pada 2026 di Lagos. Bab 12, reaksi dunia Perancis dan Belgium menstruktur semula perjanjian. China mengkaji keserasian Africoin dan AS mengadakan sidang kemuncak tertutup menjangkakan perubahan kuasa global. Bab 13, suara rakyat Afrika dari Lusaka hingga Dakar. Rakyat mengimpikan satu paspor dan identiti bersatu. Seorang rakyat Kenya berkata, kami bersatu di bawah impian yang kami lukis. Bab 16, impak untuk generasi masa depan. Anak-anak Afrika akan belajar tanpa visa, bekerja di mana-mana, dan mengkaji sejarah Afrika seperti Ratu Zinga, bukan penjajah Eropah. Bab 19, cabaran pelaksanaan. Menyatukan 55 negara pelbagai sistem politik adalah rumit. Perundingan inklusif dan pelaksanaan berperingkat diperlukan untuk kejayaan. Bab 19, risiko ekonomi. Mata wang tunggal seperti Africoin memerlukan infrastruktur kukuh untuk mengelakkan masalah seperti Eurozone. Perkongsian sumber mungkin ditentang negeri kaya. Bab 19, rintangan politik. Beberapa presiden menentang kerana takut kehilangan kuasa. Sokongan rakyat dan tekanan diaspora boleh mengatasi rintangan ini. Bab 19, patutkah ditandatangani? Jika tulen, perlembagaan ini patut dipertimbangkan, tetapi memerlukan pengesahan terbuka, perundingan luas dan pelaksanaan berhati-hati. Bab 19, langkah ke hadapan. Pelaksanaan boleh bermula dengan integrasi serantau seperti ECOWAS, membina kepercayaan sebelum penyatuan penuh. Bab 20, seruan kepada rakyat Afrika. Ini adalah masa untuk setiap rakyat Afrika, dari peniaga pasar hingga pelajar, untuk menyokong visi ini. Perlembagaan ini bukan untuk pemimpin, tetapi untuk rakyat. Kami bukan 55 negara, kami satu jiwa, satu kerajaan, satu masa depan. Seruan Perlembagaan Satu Afrika Bab 1, permulaan era baru. Pada suatu pagi yang cerah, benua Afrika dikejutkan dengan berita yang menggemparkan. Sebuah dokumen sulit yang dikenali sebagai draft Perlembagaan Satu Afrika telah bocor ke khalayak ramai. Dilaporkan oleh Berita Terkini Afrika Selatan, dokumen ini bukan sekadar kertas politik biasa, tetapi sebuah pelan tindakan yang berani untuk menyatukan 55 negara anggota Kesatuan Afrika di bawah satu kerangka tadbir urus yang dinamakan Amerika Syarikat Afrika. Bab ini membuka tirai kepada visi besar ini yang menjanjikan perubahan menyeluruh dalam politik, ekonomi dan budaya benua. Impian lama, harapan baru. Perpaduan Afrika bukanlah idea baharu. Lebih 6 dekad yang lalu, tokoh seperti Kwame Nkrumah, bekas Presiden Ghana, mengimpikan benua yang bersatu, bebas daripada belenggu penjajahan. Muammar Gaddafi berjuang untuk idea ini, manakala Thomas Sankara mengorbankan nyawanya demi cita-cita keadilan dan perpaduan. Namun, impian itu sering terkubur di bawah konflik, politik kuasa dan campur tangan asing. Kini, dengan kemunculan draft perlembagaan ini, harapan lama itu bangkit semula, bukan sebagai mimpi kosong, tetapi sebagai pelan terperinci yang didakwa sedang digerakkan oleh orang dalam AU. Perlembagaan ini menjanjikan lebih daripada sekadar perpaduan politik. Ia adalah seruan untuk kebebasan, kekayaan dan maruah rakyat Afrika. Ia membayangkan benua yang tidak lagi berpecah belah oleh sempadan yang dilukis penjajah, tetapi disatukan oleh semangat Ubuntu, falsafah Afrika yang menekankan kemanusiaan dan perpaduan. Dengan kata lain, ini adalah peluang untuk Afrika menentukan nasib sendiri, bebas daripada pengaruh luar. Impian perpaduan bukan lagi khayalan, ia adalah dokumen, rancangan dan pergerakan. Takunda Mabika, SABN, signifikasi perlembagaan. Apakah yang menjadikan draft ini begitu penting? Pertama, ia menawarkan kerangka tadbir urus yang terstruktur, dengan presiden bergilir, parlimen benua dan gabenor negeri yang bertanggungjawab kepada rakyat. Kedua, ia memperkenalkan Africoin,
mata wang digital untuk menyatukan ekonomi Afrika, disokong oleh sumber seperti emas, litium, dan minyak. Ketiga, ia mengutamakan pergerakan bebas dan perdagangan dalaman, membolehkan rakyat Afrika hidup dan bekerja di mana-mana tanpa visa. Lebih daripada itu, perlembagaan ini adalah simbol harapan. Ia bercakap kepada setiap rakyat Afrika, dari peniaga pasar di Lagos hingga pelajar di Nairobi, dari petani di Chad hingga pengatur cara di Johannesburg. Ia menjanjikan masa depan di mana anak-anak Afrika tidak perlu berhijrah ke Eropah atau Amerika untuk berjaya, tetapi boleh membina impian mereka di tanah air sendiri. Suara rakyat dan dunia. Sejak kebocoran draft ini, reaksi rakyat Afrika bagaikan api yang menyala. Di jalanan Lusaka, di pasar Dakar, dan di media sosial, rakyat berkongsi impian tentang satu pasport Afrika, satu identiti, dan satu benua yang kuat. Diaspora Afrika, termasuk komuniti Afrika Amerika, melihat dokumen ini sebagai jambatan untuk berhubung semula dengan tanah air. Malah, rakyat Amerika yang ditemu bual oleh SABN memuji visi ini sebagai model demokrasi, dengan seorang berkata, jika Afrika melakukannya dengan betul, ia akan mengatasi Amerika dalam 20 tahun. Namun, di sebalik semangat ini, terdapat cabaran. Keturunan draft ini belum disahkan secara rasmi oleh AU dan beberapa pemimpin dilaporkan menentang kerana takut kehilangan kuasa. Dunia juga memerhati dengan cermat dengan kuasa seperti Perancis dan China menyesuaikan strategi mereka, menjangkakan Afrika yang bersatu dan berdikari. Menatap ke hadapan. Bab-bab seterusnya akan mengupas dengan lebih mendalam setiap aspek perlembagaan ini, dari presiden bergilir hingga AfriCoin, dari parlimen benua hingga impak global. Kami juga akan meneliti cabaran pelaksanaan dan menjawab soalan penting. Patutkah perlembagaan ini ditandatangani menjadi undang-undang? Satu perkara pasti, draft ini telah mencetuskan perbincangan yang akan membentuk masa depan Afrika. Ini bukan sekadar dokumen. Ini adalah seruan kepada 1.4 bilion jiwa Afrika untuk bangkit, bersatu dan menuntut takdir mereka. Seperti yang dikatakan oleh SABN, Tisu Van Huvacho, ini adalah kisah rakyat dan benua itu sendiri kini sedang menulis babak baharu. Apa pendapat anda tentang visi Perlembagaan Satu Afrika? Kongsi pandangan anda di ruangan komen. Perlembagaan Satu Afrika, Bab 2, Mengapa 55 negara? Perlembagaan Satu Afrika, seperti yang dilaporkan oleh berita terkini Afrika Selatan, SABN menetapkan bahawa benua ini akan disatukan di bawah 55 negara anggota Kesatuan Afrika. Namun, ramai mungkin tertanya-tanya, mengapa 55? Dan bukankah Afrika hanya mempunyai 54 negara? Bab ini menjelaskan asas pengiktirafan 55 negara dalam perlembagaan ini, termasuk peranan Republik Demokratik Arab Sahari, Sahara Barat, dan mengapa pendekatan inklusif ini menjadi teras kepada visi perpaduan benua. 54 atau 55 perbezaan yang penting. Secara teknikal, jika kita merujuk kepada senarai negara yang diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Afrika mempunyai 54 negara merdeka. Namun, Kesatuan Afrika, badan politik tertinggi benua itu, mengambil pendekatan yang berbeza. AU secara rasmi mengiktiraf 55 negara anggota, termasuk Republik Demokratik Arab Sahari, yang lebih dikenali sebagai Sahara Barat. Wilayah ini dianggap sebagai wilayah yang dipertikaikan oleh PBB dengan sebahagian besarnya dikuasai oleh Maghribi, tetapi AU mengiktirafnya sebagai negara anggota penuh sejak 1992. Perbezaan ini bukan sekadar teknikal. Ia mencerminkan komitmen AU untuk menentukan identiti dan kedaulatan Afrika tanpa bergantung pada pengesahan kuasa luar seperti PBB. Perlembagaan Satu Afrika menegaskan pendirian ini dengan jelas. Kami bukan ditakrifkan oleh apa yang dunia luluskan, tetapi oleh apa yang Afrika pilih. Dengan mengiktiraf 55 negara, perlembagaan ini memastikan setiap suara Afrika, termasuk yang sering diabaikan, diambil kira dalam tadbir urus benua. Kami berusia 55 tahun, setiap satunya penting. Perlembagaan Satu Afrika. Signisi Sahara Barat. Pengiktirafan Sahara Barat dalam perlembagaan ini membawa makna yang mendalam. Sahara Barat, yang diduduki sebahagian besar oleh Maghribi sejak 1975, adalah simbol perjuangan untuk penentuan nasib sendiri. Penduduk Sahrawi di bawah pimpinan Front Polisario telah lama menuntut kemerdekaan. Dengan memasukkan Sahara Barat sebagai negara anggota penuh, perlembagaan ini bukan sahaja menghormati hak mereka, tetapi juga menolak naratif penjajahan dalam apa jua bentuk. Pendekatan ini juga menghantar mesej kuat kepada dunia. Afrika akan menentukan sempadannya sendiri, bukan menerima garisan yang dilukis oleh kuasa kolonial atau institusi antarabangsa. Ini adalah langkah berani kerana isu Sahara Barat telah lama menjadi titik pertikaian diplomatik
terutamanya dengan Maghribi yang menentang status Sahara Barat sebagai negara berdaulat. Prinsip inklusiviti. Mengapa inklusiviti ini penting? Perlembagaan Satu Afrika bertujuan untuk membina benua yang bersatu, bukan sekadar dari segi politik atau ekonomi, tetapi juga dari segi semangat dan identiti. Dengan memasukkan semua 55 negara, termasuk yang kecil atau dipertikaikan, perlembagaan ini memastikan tiada rakyat Afrika yang tertinggal. Setiap negara, dari gergasi seperti Nigeria hingga negara kecil seperti Eswatini, mempunyai hak yang sama untuk membentuk masa depan benua. Prinsip ini juga selari dengan visi perlembagaan untuk demokrasi sejati. Seperti yang akan dibincangkan dalam bab-bab seterusnya, struktur tadbir urus seperti presiden bergilir dan parlimen benua direka untuk memastikan setiap negara mempunyai peluang memimpin dan menyumbang. Pengiktirafan 55 negara adalah asas kepada janji ini. Perpaduan yang benar hanya dapat dicapai apabila semua pihak dihormati dan diberi suara. Cabaran dan harapan. Walaupun pendekatan inklusif ini menginspirasi, ia tidak tanpa cabaran. Isu Sahara Barat, sebagai contoh, boleh mencetuskan ketegangan dengan negara seperti Maghribi, yang merupakan pemain ekonomi penting dalam AU. Sesetengah pihak mungkin mempersoalkan sama ada perlembagaan ini boleh dilaksanakan tanpa menyelesaikan konflik diplomatik terlebih dahulu. Namun, penyokong perlembagaan berhujah bahawa menyatukan Afrika bermakna menghadapi cabaran ini secara terbuka, dengan dialog dan komitmen kepada keadilan. Di samping itu, pengiktirafan 55 negara telah mendapat sokongan rakyat Afrika. Di media sosial, ramai menyambut baik pendirian ini, melihatnya sebagai langkah menuju perpaduan yang tidak meninggalkan sesiapa di belakang. Seorang pengguna dari Kenya berkata, "Satu Afrika bermakna setiap inci tanah kami, setiap rakyat kami diiktiraf." Menatap kehadapan pengiktirafan 55 negara dalam Perlembagaan Satu Afrika bukan sekadar nombor, ia adalah pernyataan identiti dan kedaulatan. Bab ini telah meletakkan asas untuk memahami visi perlembagaan ini, sebuah benua yang bersatu, inklusif dan berdikari. Bab seterusnya akan meneroka bagaimana presiden bergilir. Salah satu ciri utama perlembagaan akan memastikan kuasa diedarkan secara adil di kalangan 55 negara ini. Apa pendapat tentang 55 negara dalam Perlembagaan Satu Afrika? Kongsi pandangan anda di ruangan komen. Perlembagaan Satu Afrika, Bab 3, Presiden Bergilir. Salah satu ciri menarik dalam draft Perlembagaan Satu Afrika, seperti yang dilaporkan oleh Berita Terkini Afrika Selatan, adalah cadangan untuk jawatan presiden yang bergilir setiap tahun di kalangan 55 negara anggota Kesatuan Afrika EU. Pendekatan ini direka untuk memastikan kepimpinan yang adil dan menghapuskan risiko pemerintahan autoritarian yang telah lama menghantui benua ini. Bab ini meneroka bagaimana sistem presiden bergilir berfungsi, mengapa ia penting dan bagaimana ia boleh mengubah lanskap politik Afrika. Konsep presiden bergilir. Di bawah perlembagaan ini, jawatan Presiden Amerika Syarikat Afrika tidak akan dipegang oleh seorang individu atau negara untuk jangka masa panjang. Sebaliknya, setiap tahun, seorang presiden baru akan dilantik dari sebuah negara anggota AU yang berbeza, mengikut susunan yang terancang dan adil. Ini bermakna setiap negara, dari yang besar seperti Nigeria hingga yang kecil seperti Seychelles, akan mendapat peluang untuk memimpin benua selama 1 tahun penuh. Selepas tamat tempoh, obor kepimpinan diserahkan kepada negara seterusnya. Bayangkan senario ini. Pada tahun 2027, presiden mungkin berasal dari Ghana, pada 2028 dari Zimbabwe dan pada 2029 dari Malawi. Proses ini berulang setiap 5 tahun, memastikan setiap negara mendapat giliran dalam tempoh seumur hidup. Sistem ini bukan sahaja terstruktur dan boleh diramal, tetapi juga memastikan tiada negara atau individu yang mendominasi kuasa. Tiada lagi presiden seumur hidup, tiada boneka asing, hanya peluang yang sama untuk setiap 55 negara. Perlembagaan Satu Afrika. Mengapa ini penting? Sistem presiden bergilir menangani salah satu cabaran utama dalam politik Afrika, kecenderungan kepada pemerintahan autoritarian. Di banyak negara, pemimpin telah memanjangkan penggal mereka melalui manipulasi undang-undang atau kekerasan, menghalang demokrasi dan pembangunan. Dengan had masa 1 tahun, perlembagaan ini memastikan tiada presiden yang dapat mengukuhkan kuasa secara kekal, mengurangkan risiko diktator atau kronisme. Selain itu, sistem ini memupuk rasa pemilikan kolektif. Setiap negara, tidak kira saiz atau kekayaannya, mempunyai peluang untuk membentuk dasar benua, menjadi tuan rumah sidang kemuncak AU,
dan mengibarkan bendera satu Afrika di ibu kota mereka. Ini memberi inspirasi kepada rakyat Afrika untuk melihat benua mereka sebagai satu keluarga, bukan sekumpulan negara yang bersaing. Bagaimana ia berfungsi? Menurut draft perlembagaan, Presiden bergilir akan dipilih melalui proses yang telus, dengan setiap negara mengemukakan calon mereka mengikut giliran yang ditetapkan. Presiden bertanggungjawab memimpin mesyuarat AU, mewakili Afrika di peringkat global dan memastikan pelaksanaan keputusan Parlimen Benua yang akan dibincangkan dalam bab kelima. Walaupun jawatan ini simbolik dalam beberapa aspek, ia membawa kuasa sebenar untuk mempengaruhi agenda benua, seperti dasar perdagangan, keamanan dan pembangunan. Untuk memastikan kelancaran, perlembagaan mencadangkan Badan Pentadbiran Tetap di Afrika Selatan untuk menyokong Presiden. Ini memastikan kesinambungan walaupun kepimpinan bertukar setiap tahun. Selain itu, bekas Presiden tidak akan kekal berkuasa di peringkat benua, tetapi mungkin memainkan peranan sebagai gabenor negeri, seperti yang akan dijelaskan dalam bab seterusnya. Reaksi dan harapan rakyat Afrika menyambut cadangan ini dengan penuh semangat. Di media sosial, ramai menyatakan kegembiraan tentang peluang untuk melihat negara mereka memimpin benua. Seorang pengguna dari Botswana berkata, "Saya mahu melihat presiden pertama dari Botswana. Ini adalah harapan untuk kita semua." Malah, diaspora Afrika di Amerika dan Eropah melihat sistem ini sebagai simbol demokrasi yang boleh menjadi teladan kepada dunia. Namun, terdapat cabaran. Sesetengah pengkritik mempersoalkan sama ada tempoh 1 tahun cukup untuk Presiden membuat impak yang bermakna. Lain pula bimbang tentang potensi konflik jika negara-negara besar cuba mempengaruhi giliran atau proses pemilihan. Walaupun begitu, penyokong berhujah bahawa sistem ini dengan ketelusan dan struktur yang kukuh boleh mengatasi cabaran ini. Menatap kehadapan Presiden bergilir adalah jantung demokrasi dalam Perlembagaan Satu Afrika, menjanjikan kepimpinan yang adil dan inklusif. Ia adalah langkah berani untuk memastikan kuasa tidak tertumpu di tangan segelintir, tetapi diedarkan kepada semua rakyat Afrika. Bab seterusnya akan meneroka bagaimana bekas ketua negara akan berfungsi sebagai gabenor negeri, melengkapkan struktur tadbir urus yang menarik ini. Apa pendapat anda tentang sistem presiden bergilir? Adakah ia boleh berfungsi untuk Afrika? Kongsi pandangan anda di ruangan komen. Perlembagaan Satu Afrika, Bab 4, Peranan Gabenor Negeri. Di bawah draft Perlembagaan Satu Afrika, seperti yang dilaporkan oleh Berita Terkini Afrika Selatan (CBN), setiap ketua negara daripada 55 negara anggota Kesatuan Afrika akan beralih peranan menjadi gabenor negeri bagi negeri masing-masing yang sebelum ini dikenali sebagai negara berdaulat. Bab ini meneroka peranan gabenor negeri, tanggungjawab mereka dan bagaimana sistem ini memastikan demokrasi yang bertanggungjawab, mengukuhkan struktur tadbir urus Amerika Syarikat Afrika dari ketua negara ke gabenor negeri Perlembagaan Satu Afrika, mengubah lanskap politik dengan menjadikan negara-negara AU sebagai negeri-negeri dalam satu entiti benua yang bersatu. Ketua negara semasa, seperti Presiden atau Perdana Menteri, tidak lagi beroperasi sebagai raja atau pemimpin mutlak di peringkat nasional. Sebaliknya, mereka menjadi gabenor negeri, bertindak sebagai pentadbir yang melaksanakan dasar benua sambil menjaga keperluan negeri masing-masing. Peralihan ini menandakan perubahan besar. Kuasa tidak lagi tertumpu pada individu, tetapi diedarkan melalui sistem yang berpusatkan rakyat. Sebagai contoh, Presiden Nigeria akan menjadi gabenor negeri Nigeria, manakala Presiden Kenya akan menjadi gabenor negeri Kenya. Peranan ini bukan sekadar simbolik. Gabenor adalah penghubung penting antara negeri mereka dan institusi benua seperti Parlimen AU. Mereka bukan lagi raja. Mereka adalah khadam rakyat, terikat kepada had penggal dan parlimen. Perlembagaan Satu Afrika. Tanggungjawab gabenor negeri. Gabenor negeri mempunyai beberapa tanggungjawab utama, seperti yang digariskan dalam draft perlembagaan. Menjaga keamanan, memastikan kestabilan dan keselamatan dalam negeri mereka, selari dengan undang-undang benua. Menggalakkan perdagangan, memudahkan perdagangan dalaman Afrika, termasuk melaksanakan dasar perdagangan bebas cukai. Melaksanakan undang-undang benua, memastikan negeri mematuhi keputusan Parlimen AU dan Mahkamah Tertinggi Afrika. Melapor kepada Parlimen, menghadiri sesi bulanan Parlimen AU di Afrika Selatan untuk melaporkan kemajuan dan keperluan negeri. Gabenor bertindak sebagai pelaksana dasar, bukan pembuat dasar utama, kerana keputusan besar dibuat oleh Parlimen Benua melalui undi majoriti, demokrasi dan had penggal. Untuk memastikan accountability, perlembagaan menetapkan had penggal yang ketat.
Setiap gabenor hanya boleh berkhidmat maksimum 2 penggal, setiap satu selama 5 tahun. Pilihan raya untuk gabenor diselia oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Benua yang dipantau oleh sistem Mahkamah Afrika yang tidak berpihak. Ini bertujuan untuk menghapuskan amalan manipulasi pilihan raya atau pemanjangan kuasa yang sering berlaku di beberapa negara Afrika. Proses ini memastikan gabenor dipilih secara demokratik dan bertanggungjawab kepada rakyat mereka. Jika mereka berkhidmat dengan baik, rakyat boleh memilih mereka semula untuk penggal kedua. Selepas itu, mereka mesti melepaskan jawatan, memastikan kuasa kembali kepada rakyat dan membuka peluang untuk kepimpinan baru. Reaksi dan cabaran rakyat Afrika menyambut cadangan ini dengan penuh harapan. Ramai melihat peralihan kepada gabenor negeri sebagai langkah untuk mengurangkan kuasa individu dan meningkatkan accountability. Seorang pengguna media sosial dari Afrika Selatan berkata, akhirnya pemimpin kita akan menjawab kepada rakyat, bukan hanya kepada diri mereka sendiri. Malah, diaspora Afrika memuji sistem ini sebagai model demokrasi yang boleh memberi inspirasi kepada dunia. Namun, cabaran wujud. Sesetengah pemimpin semasa mungkin menentang peralihan ini kerana mereka akan kehilangan kuasa autonomi sebagai ketua negara. Selain itu, memastikan pilihan raya yang adil di semua 55 negeri memerlukan infrastruktur yang kukuh dan komitmen terhadap ketelusan. Pengkritik juga mempersoalkan sama ada gabenor akan mempunyai kuasa yang mencukupi untuk menangani isu tempatan tanpa bergantung kepada Parlimen Benua. Menatap ke hadapan, peranan gabenor negeri adalah komponen penting dalam struktur tadbir urus perlembagaan Satu Afrika, memastikan kuasa diedarkan secara adil dan rakyat kekal sebagai pusat demokrasi. Dengan had penggal, pilihan raya yang telus dan tanggungjawab yang jelas, sistem ini menjanjikan era baru accountability. Bab seterusnya akan meneroka Parlimen AU, tempat di mana keputusan besar benua dibuat, melengkapkan visi tadbir urus yang inklusif ini. Apa pendapat anda tentang peranan gabenor negeri dalam Perlembagaan Satu Afrika? Adakah ia akan memperkukuh demokrasi? Kongsi pandangan anda di ruangan komen. Perlembagaan Satu Afrika, Bab 5, Parlimen Afrika. Perlembagaan Satu Afrika, seperti yang dilaporkan oleh Berita Terkini Afrika Selatan, meletakkan Parlimen Kesatuan Afrika sebagai nadi utama tadbir urus benua. Berpusat di Afrika Selatan, parlimen ini adalah tempat di mana keputusan besar mengenai undang-undang, perdagangan, dasar luar dan pembangunan dibuat. Bab ini meneroka struktur, fungsi dan komitmen parlimen terhadap ketelusan yang menjadikannya simbol demokrasi sejati dalam visi Amerika Syarikat Afrika. Struktur Parlimen Afrika, Parlimen AU yang beroperasi dari ibu kota pentadbiran di Afrika Selatan, direka untuk mewakili semua 55 negeri anggota AU secara adil. Setiap negeri menghantar 5 wakil terpilih ke parlimen, terdiri daripada 1 gabenor negeri yang sebelum ini adalah ketua negara, 2 rakyat biasa sebagai penasihat, bukan ahli politik, untuk memastikan perspektif rakyat diambil kira, 2 wakil tambahan yang dipilih secara demokratik mewakili pelbagai lapisan masyarakat. Dengan jumlah 275 wakil, 5 daripada setiap 55 negeri, parlimen ini memastikan suara setiap negeri, besar atau kecil, mempunyai berat yang sama. Fungsi dan kuasa Parlimen Afrika adalah pusat kuasa legislatif benua, bertanggungjawab untuk membuat keputusan mengenai isu-isu utama, termasuk undang-undang benua, menggubal undang-undang yang mengikat semua negeri, seperti Dasar Perdagangan Bebas dan Perlindungan Alam Sekitar. Perjanjian perdagangan, meluluskan perjanjian perdagangan dalaman dan luaran untuk memastikan keuntungan Afrika diutamakan. Dasar luar menentukan pendirian Afrika dalam isu global seperti perubahan iklim dan konflik antarabangsa. Sanksi dan deklarasi, mengeluarkan sanksi terhadap negeri yang melanggar perlembagaan atau deklarasi untuk menyokong keamanan. Semua keputusan dibuat melalui undi majoriti, bukan melalui dekri presiden, memastikan tiada individu atau negeri yang mendominasi. Parlimen ini adalah di mana Afrika mentadbir dirinya sendiri dengan suara rakyat sebagai panduan Perlembagaan Satu Afrika, ketelusan dan akses rakyat. Salah satu ciri paling inovatif parlimen adalah komitmennya terhadap ketelusan. Setiap sesi parlimen yang diadakan sebulan sekali disiarkan secara langsung kepada umum dan diterjemahkan ke dalam 6 bahasa utama Afrika seperti Swahili, Hausa, Amharic, Yoruba, Zulu dan Arab. Ini membolehkan rakyat dari seluruh benua memahami perbincangan dan memegang wakil mereka bertanggungjawab. Selain itu, parlimen dikelilingi oleh institusi penting seperti Mahkamah Tertinggi Afrika, Bank Reserve Africoin, Agensi Teknologi dan Sains AU, dan Taman Keamanan Desmond Tutu
yang melambangkan perdamaian dan perpaduan. Lokasi ini bukan sekadar pentadbiran, tetapi pusat harapan bagi rakyat Afrika. Reaksi dan cabaran rakyat Afrika menyambut visi parlimen ini dengan penuh semangat. Ramai melihatnya sebagai langkah menuju demokrasi yang benar, di mana keputusan tidak lagi dibuat di bilik tertutup oleh elit. Seorang pengguna media sosial dari Uganda berkata, "Akhirnya, saya boleh menonton parlimen kita seperti menonton bola sepak. Ini adalah kuasa rakyat." Diaspora Afrika juga memuji ketelusan ini, melihatnya sebagai model yang boleh ditiru oleh dunia. Namun, cabaran wujud. Menguruskan 275 wakil dari 55 negeri dengan budaya, bahasa dan keutamaan yang berbeza memerlukan koordinasi yang rapi. Sesetengah pengkritik mempersoalkan sama ada undi majoriti boleh menyebabkan negeri kecil diabaikan oleh yang lebih besar. Lain pula bimbang tentang kos menyelenggara parlimen ini, walaupun penyokong berhujah bahawa pelaburan ini akan membawa pulangan melalui perpaduan dan pembangunan. Menatap ke hadapan Parlimen Afrika adalah nadi demokrasi dalam Perlembagaan Satu Afrika, memastikan keputusan mencerminkan kehendak rakyat, bukan sekadar elit. Dengan struktur yang inklusif dan komitmen kepada ketelusan, ia menjanjikan era baru tadbir urus yang berpusatkan rakyat. Bab seterusnya akan meneroka Africoin, mata wang digital yang dirancang untuk menyatukan ekonomi benua, melengkapkan visi perpaduan ini. Apa pendapat anda tentang Parlimen Afrika dalam Perlembagaan Satu Afrika? Adakah ia akan memenuhi janji demokrasi? Kongsi pandangan anda di ruangan komen. Perlembagaan Satu Afrika, Bab 7, Perkongsian Sumber Perlembagaan Satu Afrika. Seperti yang dilaporkan oleh Berita Terkini Afrika Selatan SABN, memperkenalkan mekanisme perkongsian sumber yang revolusioner untuk memastikan kekayaan benua diagihkan secara adil di kalangan 55 negeri anggota Kesatuan Afrika. Dengan menyumbangkan 10% daripada ekspor utama setiap negeri kepada dana bersama, pelan ini bertujuan menyokong negeri-negeri miskin, membina infrastruktur benua dan memacu pembangunan merentasi Afrika. Bab ini meneroka bagaimana sistem ini berfungsi, potensinya dan cabaran yang mungkin dihadapi. Konsep perkongsian sumber. Di bawah perlembagaan ini, setiap negeri diwajibkan menyumbangkan 10% daripada hasil ekspor utama mereka, seperti minyak, mineral atau hasil pertanian, kepada dana sumber benua yang diuruskan oleh institusi AU. Dana ini akan digunakan untuk 3 tujuan utama: menyokong negeri miskin, membantu negeri-negeri yang menghadapi kemarau, krisis ekonomi atau kekurangan sumber untuk memenuhi keperluan asas rakyat mereka. Infrastruktur benua. Membiayai projek seperti jalan raya tanpa sempadan, rangkaian kereta api, dan sambungan internet merentasi Afrika. Pembangunan lestari, melabur dalam pendidikan, kesihatan dan teknologi untuk memastikan kemakmuran jangka panjang. Sebagai contoh, Nigeria mungkin menyumbangkan sebahagian hasil minyaknya, manakala Ethiopia menyumbang kopi dan Ghana menyumbang kokoh. Dana ini kemudiannya diagihkan untuk projek-projek yang memberi manfaat kepada semua, seperti membina hospital di negeri miskin, atau rangkaian tenaga solar di kawasan terpencil. Kekayaan Afrika bukan untuk segelintir, tetapi untuk semua. Dana ini adalah janji perpaduan kita. Perlembagaan Satu Afrika. Potensi impak. Sistem perkongsian sumber ini berpotensi mengubah lanskap ekonomi Afrika dengan memastikan negeri-negeri miskin seperti Malawi atau Burkina Faso mendapat sokongan daripada negeri-negeri kaya seperti Afrika Selatan atau Algeria. Perlembagaan ini bertujuan mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi yang telah lama memecah belahkan benua. Infrastruktur seperti jalan raya benua akan memudahkan perdagangan, manakala sambungan internet akan membolehkan pelajar dan usahawan di kawasan luar bandar bersaing di peringkat global. Lebih penting lagi, sistem ini menekankan prinsip Afrika untuk Afrika. Dengan mengutamakan perkongsian dalaman, benua ini boleh mengurangkan pergantungan kepada pasaran asing seperti Eropah atau China yang sering memanfaatkan sumber Afrika tanpa memberi pulangan yang adil. Sebagai contoh, Zambia boleh mendapat gandum dari Sudan dengan harga diskaun benua, meningkatkan keselamatan makanan dan ekonomi tempatan. Bagaimana ia berfungsi? Dana sumber akan diuruskan oleh badan bebas di bawah AU dengan pengawasan ketat untuk memastikan ketelusan dan keadilan. Setiap negeri akan melaporkan sumbangan mereka kepada Parlimen AU dan keputusan mengenai penggunaan dana akan dibuat melalui undi majoriti. Teknologi blockchain yang juga digunakan untuk Africoin, seperti dibincangkan dalam bab 6, boleh digunakan untuk menjejaki aliran dana, mengelakkan rasuah atau penyelewengan. Sebagai contoh, jika Republik Demokratik Kongo menyumbangkan litium,
Dana itu mungkin digunakan untuk membina sekolah di Chad atau rangkaian kereta api merentasi Afrika Timur. Proses ini memastikan sumber Afrika digunakan untuk memajukan benua secara keseluruhan, bukan hanya menguntungkan segelintir elit. Reaksi dan cabaran rakyat Afrika menyambut idea perkongsian sumber dengan penuh semangat. Di media sosial, ramai menyatakan harapan bahawa sistem ini akan mengakhiri kemiskinan ekstrem di beberapa kawasan. Seorang pengguna dari Rwanda berkata, "Jika kita berkongsi kekayaan kita, tiada rakyat Afrika yang akan kelaparan lagi." Diaspora Afrika juga melihat ini sebagai langkah menuju keadilan ekonomi, membolehkan pelaburan dalam komuniti mereka. Namun, cabaran pelaksanaan adalah nyata. Negeri-negeri kaya seperti Nigeria atau Afrika Selatan mungkin menentang sumbangan 10% jika mereka merasakan ia mengurangkan keuntungan nasional mereka. Selain itu, memastikan pengagihan dana yang adil memerlukan institusi yang kukuh dan bebas daripada pengaruh politik. Terdapat juga risiko bahawa dana ini boleh disalahgunakan tanpa pengawasan yang ketat. Walaupun teknologi blockchain boleh mengurangkan risiko ini, menatap ke hadapan perkongsian sumber adalah asas kepada visi ekonomi Perlembagaan Satu Afrika, menjanjikan benua yang lebih adil dan makmur. Dengan memanfaatkan kekayaan kolektif Afrika, dari mineral hingga hasil pertanian, sistem ini boleh mengubah Afrika menjadi kuasa global. Bab seterusnya akan meneroka bagaimana pergerakan bebas dan perdagangan tanpa sempadan akan melengkapkan usaha ini, memastikan rakyat Afrika mendapat manfaat daripada perpaduan ekonomi. Apa pendapat anda tentang perkongsian sumber dalam Perlembagaan Satu Afrika? Adakah ia boleh mengurangkan kemiskinan? Kongsi pandangan anda di ruangan komen. Perlembagaan Satu Afrika, Bab 8. Pergerakan bebas dan perdagangan. Perlembagaan Satu Afrika, seperti yang dilaporkan oleh Berita Terkini Afrika Selatan, memperkenalkan visi berani untuk pergerakan bebas rakyat dan perdagangan tanpa tarif di kalangan 55 negeri anggota Kesatuan Afrika. Dengan menghapuskan sempadan dan halangan ekonomi, pelan ini bertujuan mewujudkan pasaran tunggal yang meningkatkan perdagangan dalaman Afrika kepada 60% menjelang 2045. Bab ini meneroka bagaimana pergerakan bebas dan perdagangan bebas cukai akan mengubah benua, potensinya dan cabaran yang perlu diatasi. Pergerakan bebas Satu Afrika tanpa visa. Salah satu janji utama perlembagaan ini adalah membolehkan rakyat Afrika bergerak bebas merentasi benua tanpa memerlukan visa. Ini bermakna seorang pelajar dari Ghana boleh belajar di universiti di Kenya, seorang usahawan dari Nigeria boleh membuka perniagaan di Afrika Selatan dan seorang pekerja dari Senegal boleh mencari pekerjaan di Algeria, semuanya tanpa sekatan birokrasi. Dengan sempadan terbuka, Afrika akan menjadi ruang tunggal di mana rakyatnya boleh hidup, bekerja dan berkembang di mana-mana negeri. Inisiatif ini bukan sekadar kemudahan perjalanan, tetapi simbol perpaduan. Ia menolak sempadan yang dilukis oleh kuasa kolonial, yang sering memisahkan komuniti dan keluarga. Dengan pergerakan bebas, perlembagaan ini menjanjikan identiti Afrika yang bersatu, di mana seorang rakyat dari Zimbabwe boleh memanggil Tunisia sebagai rumah tanpa rasa asing. Tiada lagi visa, tiada sempadan, hanya satu Afrika, satu rakyat. Perlembagaan Satu Afrika, perdagangan bebas cukai, pasaran tunggal Afrika. Selari dengan pergerakan bebas, perlembagaan ini memperkenalkan perdagangan bebas cukai untuk semua barangan dan perkhidmatan di kalangan negeri-negeri AU. Ini bertujuan meningkatkan perdagangan dalaman Afrika, yang kini hanya menyumbang kurang daripada 15% daripada jumlah perdagangan benua, berbanding lebih 60% dalam Kesatuan Eropah. Sasaran perlembagaan adalah untuk mencapai 60% perdagangan dalaman menjelang 2025, menjadikan Afrika pasaran tunggal yang kuat. Sebagai contoh, seorang pengeluar tekstil di Ethiopia boleh menjual kainnya ke Morocco tanpa membayar tarif, manakala seorang petani di Sudan boleh mengekspor gandum ke Zambia dengan kos yang lebih rendah. Dengan Africoin sebagai mata wang tunggal, seperti dibincangkan dalam bab 6, transaksi ini akan menjadi lebih mudah, memacu pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan peluang pekerjaan. Potensi impak pergerakan bebas dan perdagangan bebas cukai boleh mengubah Afrika secara mendalam. Dari segi ekonomi, pasaran tunggal akan menarik pelaburan asing kerana syarikat global boleh mengakses 1.4 bilion pengguna dengan satu set peraturan. Dari segi sosial, pergerakan bebas akan memupuk pertukaran budaya, mengurangkan xenofobia dan membina solidariti di kalangan rakyat Afrika. Seorang peniaga dari Cote d'Ivoire misalnya, boleh belajar amalan pertanian dari rakan di Botswana
manakala pelajar di Mali boleh menghadiri festival filem di Nigeria. Dasar ini juga menyokong visi Afrika untuk Afrika. Dengan mengutamakan perdagangan dalaman, benua ini boleh mengurangkan pergantungan kepada ekspor ke Eropah dan Asia yang sering mengeksploitasi sumber Afrika. Ini akan meningkatkan kedaulatan ekonomi dan memastikan kekayaan kekal di benua. Reaksi dan cabaran rakyat Afrika menyambut cadangan ini dengan penuh semangat. Di media sosial, ramai mengimpikan hari di mana mereka boleh melancong dari Cape Town ke Kairo tanpa pasport. Seorang pengguna dari Kenya berkata, "Saya mahu melihat Afrika seperti rumah saya, bukan sekumpulan sempadan asing." Diaspora Afrika juga menyokong melihat peluang untuk pulang dan melabur tanpa halangan birokrasi. Namun, cabaran pelaksanaan adalah besar. Pertama, membuka sempadan memerlukan sistem imigresen yang diselaraskan dan langkah keselamatan untuk mengelakkan jenayah rentas sempadan. Kedua, negeri-negeri dengan ekonomi lemah mungkin bimbang tentang persaingan dengan negeri yang lebih kuat seperti Afrika Selatan atau Nigeria. Ketiga, infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan raya perlu diperbaiki untuk menyokong perdagangan yang meningkat. Akhirnya, sesetengah pemimpin mungkin menentang pergerakan bebas, khawatir ia mengurangkan kawalan mereka ke atas penduduk. Menatap kehadapan pergerakan bebas dan perdagangan bebas cukai adalah tulang belakang visi Perlembagaan Satu Afrika untuk pasaran tunggal yang bersatu. Dengan menghapuskan sempadan fizikal dan ekonomi, ia menjanjikan benua yang lebih makmur dan harmoni. Bab seterusnya akan meneroka bagaimana impian untuk menjadikan Afrika benua terkaya dalam 20 tahun boleh dicapai melalui pelaksanaan dasar-dasar ini, melengkapkan visi perpaduan ekonomi dan sosial. Apa pendapat anda tentang pergerakan bebas dan perdagangan tanpa tarif di Afrika? Adakah ia akan menyatukan benua? Kongsi pandangan anda di ruangan komen. Perlembagaan Satu Afrika, Bab 9 Impian Ekonomi Terkaya. Perlembagaan Satu Afrika, seperti yang dilaporkan oleh Berita Terkini Afrika Selatan, mengemukakan visi yang luar biasa, menjadikan Afrika benua terkaya di dunia dalam masa 20 tahun. Dengan memanfaatkan sumber semula jadi yang melimpah, tenaga kerja muda dan dasar ekonomi yang bersatu, perlembagaan ini bertujuan mengubah naratif Afrika daripada benua yang miskin kepada kuasa ekonomi global. Bab ini meneroka bagaimana impian ini boleh dicapai, potensi impaknya, dan cabaran yang perlu diatasi. Modal kekayaan Afrika. Afrika adalah benua yang kaya dengan sumber semula jadi yang tiada tandingannya. Ia memiliki 90% daripada platinum dunia, 60% daripada kobalt dan 50% daripada litium, bahan penting untuk teknologi moden seperti kenderaan elektrik dan tenaga boleh diperbaharui. Selain itu, Afrika menghasilkan minyak, gas, emas, berlian, kopi, koko dan banyak lagi. Namun, selama ini, kekayaan ini sering dieksploitasi oleh kuasa asing, meninggalkan rakyat Afrika dengan sedikit manfaat. Perlembagaan Satu Afrika menawarkan pelan untuk menuntut semula kekayaan ini. Dengan Africoin Bab 6 sebagai mata wang disokong sumber, perkongsian sumber, Bab 7 dan perdagangan bebas cukai Bab 8, Afrika boleh mengawal harga sumbernya di pasaran dunia. Ini bermakna misalnya, Republik Demokratik Kongo boleh menetapkan harga litiumnya sendiri, bukan membenarkan syarikat asing membelinya dengan murah. Kuasa tenaga kerja muda. Selain sumber semula jadi, Afrika mempunyai aset yang lebih berharga, penduduknya yang muda. Dengan lebih daripada 60% daripada 1.4 bilion rakyat Afrika berusia di bawah 25 tahun, benua ini memiliki tenaga kerja yang bersedia memacu inovasi dan pertumbuhan. Perlembagaan ini menekankan pendidikan berfokuskan Afrika, melatih generasi muda dalam bidang seperti teknologi, kejuruteraan dan pertanian moden. Dengan pergerakan bebas, pelajar dari Burkina Faso boleh belajar di Pusat Teknologi Rwanda, manakala usahawan muda dari Somalia boleh memulakan perniagaan di Lagos. Kekayaan sebenar Afrika bukan di bawah tanah, tetapi dalam minda anak-anak mudanya. Perlembagaan Satu Afrika, strategi ekonomi bersatu. Untuk mencapai status benua terkaya, perlembagaan ini menggariskan beberapa strategi utama. Pasaran tunggal. Dengan perdagangan dalaman meningkat kepada 60% menjelang 2045, Afrika akan menjadi pasaran tunggal dengan 1.4 bilion pengguna, menarik pelaburan global. Industri tempatan. Mengutamakan pemprosesan sumber di Afrika, seperti menukar biji litium kepada bateri di Kongo, bukan mengekspor bahan mentah. Infrastruktur moden. Dana sumber akan membiayai rangkaian kereta api, pelabuhan dan internet, memudahkan perdagangan dan komunikasi. Kedaulatan ekonomi.
Dengan AfriCoin dan kawalan sumber, Afrika boleh mengurangkan pergantungan kepada institusi seperti Bank Dunia atau dolar AS. Strategi ini, jika dilaksanakan, boleh menjadikan Afrika bukan sahaja pengeluar sumber, tetapi juga pusat inovasi dan industri global. Reaksi dan cabaran rakyat Afrika menyambut impian ini dengan penuh semangat. Di media sosial, ramai berkongsi harapan tentang masa depan di mana Afrika memimpin dunia. Seorang pengguna dari Nigeria berkata, "Saya mahu anak saya membesar di Afrika yang kaya, bukan benua yang meminta-minta." Diaspora Afrika, terutamanya di Amerika dan Eropah, melihat peluang untuk pulang dan menyumbang kepada pembangunan benua. Namun, cabaran untuk mencapai impian ini adalah besar. Pertama, pelaksanaan memerlukan koordinasi di kalangan 5 negeri dengan ekonomi yang pelbagai, dari gergasi seperti Afrika Selatan kepada negeri kecil seperti Eswatini. Kedua, pelaburan dalam pendidikan dan infrastruktur memerlukan masa dan dana yang besar. Ketiga, kuasa global seperti China dan Amerika Syarikat mungkin menentang Afrika yang berdikari kerana ia mengancam dominasi ekonomi mereka. Akhirnya, ketidakstabilan politik atau rasuah boleh menghalang kemajuan jika institusi AU tidak cukup kukuh. Menatap ke hadapan impian untuk menjadikan Afrika benua terkaya adalah teras perlembagaan satu Afrika. Dengan memanfaatkan sumber, tenaga kerja muda dan dasar ekonomi bersatu, visi ini bukan sekadar angan-angan tetapi pelan tindakan. Bab seterusnya akan meneroka bagaimana harmoni sumber Afrika, seperti tenaga solar dari Maghribi dan keluli dari Kongo, akan memacu impian ini, melengkapkan visi ekonomi yang menyeluruh. Apa pendapat anda tentang visi Afrika sebagai benua terkaya dalam 20 tahun? Adakah ia boleh dicapai? Kongsi pandangan anda di ruangan komen. Perlembagaan Satu Afrika. Bab 10, Harmoni Sub-Afrika. Perlembagaan Satu Afrika, seperti yang dilaporkan oleh Berita Terkini Afrika Selatan, SABN, mengemukakan visi untuk menyelaraskan sumber benua yang pelbagai, daripada tenaga solar dan mineral hingga hasil pertanian, melalui kerjasama terkoordinasi antara 5 negeri anggota Kesatuan Afrika. Dengan menggantikan persaingan dengan perkongsian, pelan ini bertujuan memaksimumkan manfaat ekonomi dan memupuk pembangunan lestari. Bab ini meneroka bagaimana harmoni sumber ini boleh dicapai, potensinya, dan cabaran yang perlu diatasi. Kekayaan pelbagai Afrika. Afrika adalah mozaik sumber yang luar biasa. Maghribi mempunyai potensi tenaga solar terbesar di dunia. Nigeria dan Angola kaya dengan minyak dan gas. Republik Demokratik Congo menguasai 60% kobalt dan 50% litium dunia, manakala Ethiopia dan Kenya menghasilkan kopi dan teh berkualiti tinggi. Ghana dan Cote d'Ivoire pula mendominasi pasaran koko global, dan Afrika Selatan memiliki simpanan emas dan platinum yang besar. Namun, selama ini, negeri-negeri ini sering bersaing untuk pasaran, menyebabkan harga rendah dan keuntungan terhad. Perlembagaan Satu Afrika mencadangkan pendekatan baharu. Bukannya bersaing, negeri-negeri akan bekerjasama untuk menyelaraskan pengeluaran dan pemasaran sumber mereka. Ini bermakna, misalnya, tenaga solar dari Maghribi boleh membekalkan kuasa kepada kilang di Nigeria, manakala keluli dari Kongo digunakan untuk membina infrastruktur di Kenya. Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan kecekapan, tetapi juga memastikan kekayaan Afrika kekal di benua. Afrika bukan medan pertempuran untuk sumber. Ia adalah simfoni di mana setiap negeri memainkan peranan. Perlembagaan Satu Afrika. Bagaimana harmoni dicapai? Untuk menyelaraskan sumber, perlembagaan ini mencadangkan beberapa langkah utama. Pusat Koordinasi Sumber ditubuhkan di bawah AU. Pusat ini akan memetakan sumber setiap negeri dan merancang penggunaannya untuk manfaat benua. Perjanjian bersama. Negeri-negeri akan menandatangani perjanjian untuk mengelakkan persaingan harga seperti OPEC untuk minyak, tetapi merangkumi semua sumber utama. Pelaburan silang. Dana sumber, bab 7, akan digunakan untuk melabur dalam industri pelengkap, seperti membina kilang pemprosesan litium di Zimbabwe dengan dana dari minyak Angola. Pemindahan teknologi. Negeri seperti Rwanda yang maju dalam teknologi akan berkongsi kepakaran untuk meningkatkan produktiviti di negeri lain. Sebagai contoh, tenaga solar dari Maghribi boleh dihantar melalui grid benua ke Nigeria, manakala Nigeria menyumbang minyak untuk kilang di Maghribi. Ini mencipta ekonomi saling bergantung yang mengukuhkan semua negeri. Potensi impak harmoni sumber boleh mengubah Afrika menjadi kuasa ekonomi global. Dengan menyelaraskan pengeluaran, Afrika boleh menetapkan harga sumber seperti litium dan kobalt yang penting untuk teknologi hijau, memberikan benua ini pengaruh besar dalam pasaran dunia. Selain itu,
Pemprosesan sumber di Afrika, seperti menukar koko kepada coklat di Ghana atau biji besi kepada keluli di Kongo, akan mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan nilai ekspor. Dari segi pembangunan lestari, harmoni ini memastikan sumber digunakan secara bertanggungjawab. Sebagai contoh, dana sumber boleh melabur dalam projek tenaga, boleh diperbaharui, mengurangkan pergantungan kepada bahan api fosil dan melindungi alam sekitar. Ini selari dengan visi perlembagaan untuk benua yang bukan sahaja kaya, tetapi juga hijau dan mampan. Reaksi dan cabaran rakyat Afrika menyambut visi ini dengan penuh harapan. Di media sosial, ramai menyatakan kegembiraan tentang masa depan di mana sumber Afrika bekerjasama, bukan bersaing. Seorang pengguna dari Ethiopia berkata, "Kopi kami, emas mereka, solar mereka, ini adalah Afrika yang kuat bersama." Diaspora Afrika melihat peluang untuk melabur dalam projek-projek ini mengukuhkan hubungan dengan tanah air. Namun, cabaran pelaksanaan adalah signifikan. Pertama, negeri-negeri kaya sumber seperti Nigeria atau Afrika Selatan mungkin enggan berkongsi keuntungan mereka. Kedua, menyelaraskan 5 ekonomi memerlukan institusi AU yang kuat dan bebas daripada pengaruh politik. Ketiga, infrastruktur seperti grid tenaga atau pelabuhan perlu diperbaiki untuk menyokong pertukaran sumber. Akhirnya, kuasa asing yang bergantung kepada sumber Afrika mungkin cuba menggagalkan usaha ini untuk mengekalkan dominasi mereka. Menatap kehadapan harmoni sumber Afrika adalah kunci untuk merealisasikan impian Perlembagaan Satu Afrika. Dengan menyelaraskan sumber seperti tenaga solar, mineral, dan hasil pertanian, benua ini boleh mencapai kemakmuran yang belum pernah dilihat sebelumnya. Bab seterusnya akan meneroka peranan orang dalam AU dalam merancang perlembagaan ini mendedahkan usaha di sebalik pelan berani ini. Apa pendapat anda tentang harmoni sumber Afrika? Adakah ia akan memacu pembangunan benua? Kongsi pandangan anda di ruangan komen. Perlembagaan Satu Afrika, orang dalam AU. Perlembagaan Satu Afrika, seperti yang dilaporkan oleh Berita Terkini Afrika Selatan SABN, bukanlah sekadar dokumen yang muncul secara tiba-tiba. Ia adalah hasil kerja keras dan visi berani sebilangan individu di dalam Kesatuan Afrika AU yang dikatakan telah merancang dan menandatangani draft ini secara rahsia. Bab ini meneroka peranan orang dalam AU ini termasuk sarjana, diplomat dan pegawai kanan, serta motivasi mereka untuk mencipta pelan yang bertujuan menyatukan 5 negeri anggota AU di bawah Amerika Syarikat Afrika. Siapakah orang dalam AU? Menurut SABN, draft Perlembagaan Satu Afrika telah disokong oleh sekumpulan individu terpilih di dalam AU, termasuk seorang sarjana terkenal, beberapa diplomat berpengalaman dan pegawai kanan dari pelbagai jabatan. Walaupun identiti mereka belum didedahkan secara rasmi, sumber dalaman mendakwa bahawa kumpulan ini terdiri daripada pemikir progresif yang percaya bahawa perpaduan adalah satu-satunya cara untuk Afrika mencapai potensi sebenarnya. Mereka dikatakan telah bekerja selama bertahun-tahun, mengambil inspirasi daripada tokoh seperti Kwame Nkrumah dan Thomas Sankara untuk merangka dokumen ini. Kumpulan ini juga termasuk wakil daripada pelbagai negeri, memastikan perspektif yang pelbagai, dari negeri besar seperti Nigeria dan Afrika Selatan hingga negeri kecil seperti Comoros dan São Tomé dan Príncipe. Kerahsiaan proses ini, menurut sumber, adalah perlu untuk mengelakkan campur tangan asing atau tentangan politik sebelum draft siap. Kami bekerja dalam diam, tetapi impian kami bergema untuk seluruh Afrika. Orang dalam AU, SABN, proses penyusunan draft. Proses penyusunan draft ini dikatakan bermula beberapa tahun sebelum kebocorannya pada 2025. Orang dalam AU mengadakan mesyuarat tertutup di pelbagai ibu kota, termasuk Addis Ababa dan Nairobi, untuk membincangkan struktur tadbir urus, ekonomi dan sosial benua. Mereka mengambil kira pelajaran daripada model lain, seperti Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat, tetapi menyesuaikannya dengan realiti Afrika, seperti kepelbagaian budaya dan sejarah penjajahan. Menurut laporan, draft ini telah ditandatangani secara rahsia oleh sekumpulan pemimpin dan wakil AU, dengan pelan untuk melancarkan secara rasmi pada 2026 di Lagos, Nigeria. Kerahsiaan ini membolehkan mereka merangka tanpa tekanan luaran tetapi juga mencetuskan spekulasi tentang siapa sebenarnya yang terlibat dan sama ada semua negeri AU bersetuju dengan visi ini. Motivasi di sebalik visi. Apa yang mendorong orang dalam AU ini? Berdasarkan laporan SABN, motivasi mereka adalah gabungan idealisme dan pragmatisme. Keadilan ekonomi. Mereka ingin mengakhiri eksploitasi sumber Afrika oleh kuasa asing, memastikan kekayaan seperti litium dan emas memberi manfaat kepada rakyat Afrika.
Perpaduan politik, mereka percaya bahawa hanya melalui perpaduan, Afrika boleh mengatasi konflik dalaman dan mempunyai suara yang kuat di pentas global. Identiti Afrika. Mereka berhasrat untuk memupuk identiti benua yang bersatu berdasarkan prinsip Ubuntu yang menekankan kemanusiaan dan perkongsian, warisan untuk masa depan. Mereka melihat perlembagaan ini sebagai hadiah untuk generasi akan datang, memastikan anak-anak Afrika hidup dalam benua yang makmur dan bebas. Visi ini mencerminkan keinginan untuk menulis semula naratif Afrika dari benua yang dipecah belah kepada kuasa global yang berdikari. Reaksi dan cabaran kebocoran draft ini telah mencetuskan perbincangan sengit di kalangan rakyat Afrika. Ramai yang memuji orang dalam AU sebagai wira yang berani, dengan seorang pengguna dari Zimbabwe berkata, mereka adalah kruma dan sangkara zaman kita, berjuang untuk Afrika dalam diam. Namun, sesetengah pihak mempersoalkan kerahsiaan proses ini, bertanya mengapa rakyat tidak dilibatkan lebih awal. Lain pula bimbang bahawa tanpa pengesahan rasmi AU, draft ini boleh dianggap sebagai spekulasi. Cabaran lain termasuk tentangan daripada pemimpin negeri yang mungkin melihat perlembagaan ini sebagai ancaman kepada kuasa mereka. Selain itu, kuasa asing seperti China dan Perancis yang mempunyai kepentingan ekonomi di Afrika mungkin cuba mempengaruhi atau menghalang pelaksanaan. Untuk berjaya, orang dalam AU perlu memastikan sokongan rakyat yang kuat dan membina institusi yang telus untuk melaksanakan visi ini. Menatap ke hadapan, orang dalam AU adalah dalang di sebalik Perlembagaan Satu Afrika, mewakili harapan dan keberanian untuk benua yang bersatu. Walaupun identiti mereka masih samar, kerja mereka telah mencetuskan perbincangan global tentang masa depan Afrika. Bab seterusnya akan meneroka reaksi dunia terhadap perlembagaan ini, mendedahkan bagaimana kuasa global menyesuaikan strategi mereka menghadapi Afrika yang semakin berdikari. Apa pendapat anda tentang peranan orang dalam AU dalam merancang Perlembagaan Satu Afrika? Adakah kerahsiaan mereka wajar? Kongsi pandangan anda di ruangan komen. Perlembagaan Satu Afrika, Bab 14, Impak untuk Generasi Masa Depan, Perlembagaan Satu Afrika, seperti yang dilaporkan oleh Berita Terkini Afrika Selatan, SABN, bukan sekadar pelan untuk masa kini, tetapi warisan untuk generasi akan datang. Dengan dasar seperti pendidikan berfokus ke Afrika, pergerakan bebas, dan perpaduan ekonomi, perlembagaan ini bertujuan memastikan anak-anak Afrika membesar dalam benua yang makmur, bersatu, dan berdikari. Bab ini meneroka bagaimana visi ini akan membentuk masa depan bagi generasi muda, dari peluang baru kepada identiti yang diperkukuh. Pendidikan untuk Afrika, oleh Afrika. Salah satu impak terbesar perlembagaan ini adalah pembaharuan pendidikan. Anak-anak Afrika akan belajar kurikulum yang menekankan sejarah, budaya, dan inovasi benua, bukan naratif penjajah Eropah. Mereka akan mengkaji tokoh seperti Ratu Zinga dari Angola, Shaka Zulu dan Wangari Maathai serta belajar tentang kerajaan besar seperti Mali dan Great Zimbabwe. Dengan pergerakan bebas, Bab 8, pelajar dari Chad boleh menghadiri universiti di Nigeria tanpa visa, manakala pelajar dari Tunisia boleh mengambil kursus teknologi di Rwanda. Pendidikan juga akan berfokus pada kemahiran abad ke-21, seperti kejuruteraan, teknologi blockchain dan pertanian lestari. Dana sumber akan membiayai sekolah dan universiti moden, memastikan anak-anak dari kawasan luar bandar seperti Somalia atau Burundi mendapat peluang yang sama seperti mereka di bandar seperti Johannesburg atau Lagos. Anak kita akan membesar mengetahui mereka adalah pewaris benua terkaya, bukan mangsa sejarah. Perlembagaan Satu Afrika, peluang ekonomi tanpa sempadan. Generasi masa depan akan mendapat manfaat daripada ekonomi bersatu yang dijanjikan oleh perlembagaan. Dengan Africoin, Bab 6, sebagai mata wang tunggal dan perdagangan bebas cukai, Bab 8, seorang usahawan muda dari Zimbabwe boleh menjual produknya di pasaran 1.4 bilion penduduk tanpa halangan tarif. Seorang jurutera dari Ghana boleh bekerja di projek tenaga solar di Maghribi, manakala seorang pereka fashion dari Senegal boleh membuka butik di Nairobi. Harmoni sumber, Bab 10, akan mewujudkan peluang pekerjaan dalam industri seperti pemprosesan litium di Kongo atau pengeluaran coklat di Cote d'Ivoire. Dengan infrastruktur seperti jalan raya dan internet benua yang dibiayai oleh dana sumber, generasi muda akan dapat bersaing di peringkat global tanpa perlu berhijrah ke Eropah atau Amerika. Identiti Afrika yang diperkukuh perlembagaan ini juga akan membentuk identiti generasi masa depan. Dengan satu pasport Afrika dan pergerakan bebas, anak-anak Afrika akan melihat benua sebagai rumah tunggal,
bukan sekumpulan 55 negara yang terpisah. Mereka akan menghadiri festival budaya di Marrakech, belajar bahasa Swahili di Dar es Salaam, atau menyertai sukan benua di Accra, memupuk rasa perpaduan dan kebanggaan. Identiti ini juga akan merangkumi diaspora Afrika. Anak-anak Afrika Amerika atau Afrika Eropah akan mempunyai peluang untuk berhubung semula dengan benua melalui pelaburan, pelancongan atau pendidikan. Seorang pelajar dari Harlem misalnya, boleh belajar sejarah Afrika di Universiti di Dakar, memperkukuh jambatan antara Afrika dan dunia. Reaksi dan cabaran rakyat Afrika, terutamanya generasi muda, menyambut visi ini dengan penuh semangat. Di media sosial, ramai berkongsi impian tentang masa depan di mana anak-anak mereka tidak perlu berhijrah untuk berjaya. Seorang pengguna dari Uganda berkata, "Saya mahu anak saya membesar di Afrika yang bebas, kaya dan bangga." Diaspora Afrika juga menyokong melihat perlembagaan ini sebagai peluang untuk membina masa depan bersama anak-anak di tanah air. Namun, cabaran wujud. Membaharui sistem pendidikan memerlukan pelaburan besar dan masa untuk melatih guru serta membina infrastruktur. Memastikan peluang ekonomi sampai kepada semua, termasuk mereka di kawasan terpencil, memerlukan koordinasi yang rapi. Selain itu, ketidakstabilan politik atau konflik di beberapa negeri boleh menghalang pelaksanaan, manakala pengaruh asing mungkin cuba mengekalkan naratif bahawa Afrika tidak boleh berjaya sendiri. Menatap ke hadapan Perlembagaan Satu Afrika menjanjikan masa depan di mana generasi muda bukan sahaja mewarisi benua yang kaya, tetapi juga peluang untuk membentuknya. Dengan pendidikan, ekonomi dan identiti yang diperkukuh, anak-anak Afrika akan menjadi pemimpin dunia esok. Bab seterusnya akan meneroka cabaran pelaksanaan perlembagaan ini, meneliti rintangan yang perlu diatasi untuk merealisasikan visi ini. Apa pendapat anda tentang impak Perlembagaan Satu Afrika untuk generasi masa depan? Adakah ia akan mengubah hidup anak-anak Afrika? Kongsi pandangan anda di ruangan komen. Perlembagaan Satu Afrika, Bab 19, Cabaran Pelaksanaan Perlembagaan Satu Afrika, seperti yang dilaporkan oleh Berita Terkini Afrika Selatan, menjanjikan perpaduan, kemakmuran dan kedaulatan untuk 55 negeri anggota Kesatuan Afrika. Namun, visi sebesar ini tidak dapat direalisasikan tanpa menghadapi cabaran yang signifikan. Bab ini meneliti rintangan utama dalam pelaksanaan perlembagaan ini, termasuk tentangan politik, ketidakseimbangan ekonomi, kekurangan infrastruktur, dan campur tangan asing, serta bagaimana cabaran ini boleh diatasi. Tentangan politik. Salah satu cabaran terbesar adalah tentangan daripada pemimpin politik di beberapa negeri. Perlembagaan ini memerlukan ketua negara menyerahkan sebahagian besar kuasa mereka untuk menjadi gabenor negeri, Bab 4, di bawah tadbir urus benua. Pemimpin yang telah lama berkuasa atau yang bergantung kepada autonomi nasional mungkin enggan menerima perubahan ini. Sebagai contoh, negeri-negeri dengan ekonomi kuat seperti Nigeria atau Kenya mungkin bimbang kehilangan pengaruh mereka kepada institusi AU yang berpusat. Selain itu, isu seperti status Sahara Barat, Bab 2, boleh mencetuskan ketegangan diplomatik, terutamanya dengan Maghribi, yang menentang pengiktirafan AU terhadap Republik Demokratik Arab Sahari. Untuk mengatasi ini, AU perlu melibatkan semua pihak melalui dialog terbuka dan menawarkan insentif seperti peluang ekonomi daripada pasaran tunggal, Bab 8, untuk memujuk sokongan. Perpaduan memerlukan pengorbanan, tetapi tanpa keberanian, kita akan kekal terpecah. Perlembagaan Satu Afrika. Ketidakseimbangan ekonomi Afrika adalah benua dengan ekonomi yang pelbagai, dari gergasi seperti Afrika Selatan kepada negeri kecil seperti Burundi. Perlembagaan ini mencadangkan perkongsian sumber, Bab 7, dan perdagangan bebas cukai, Bab 14. Tetapi negeri-negeri miskin mungkin bimbang mereka tidak dapat bersaing dengan ekonomi yang lebih maju. Sebagai contoh, pengeluar di Ethiopia mungkin sukar menyaingi industri moden di Afrika Selatan tanpa pelaburan awal yang besar. Untuk menangani ini, dana sumber perlu diagihkan secara adil untuk membina kapasiti di negeri-negeri lemah, seperti melabur dalam kilang atau latihan kemahiran. Selain itu, perjanjian perdagangan perlu termasuk perlindungan untuk industri kecil, memastikan pasaran tunggal tidak hanya menguntungkan yang kuat. Kekurangan infrastruktur, visi seperti pergerakan bebas, Bab 8, dan harmoni sumber, Bab 10, bergantung kepada infrastruktur yang kukuh, seperti jalan raya, pelabuhan, grid tenaga, dan sambungan internet. Malangnya, banyak bahagian Afrika kekurangan infrastruktur asas. Sebagai contoh, menghantar tenaga solar dari Maghribi ke Nigeria memerlukan grid benua.
manakala perdagangan dalaman memerlukan pelabuhan dan sistem logistik yang cekap. Pelaksanaan memerlukan pelaburan besar yang boleh dibiayai melalui dana sumber dan pelaburan asing. Walau bagaimanapun, AU perlu memastikan kontrak infrastruktur diberikan kepada syarikat Afrika untuk mengelakkan eksploitasi dan projek diselesaikan dengan telus untuk mengelakkan rasuah. Campur tangan asing Afrika yang bersatu dan berdikari mengancam kepentingan kuasa asing seperti China, Amerika Syarikat dan Perancis yang bergantung kepada sumber Afrika seperti litium, minyak dan uranium. Perlembagaan ini dengan AfriCoin dan kawalan sumber boleh mengurangkan pengaruh mereka, mendorong usaha untuk menggagalkan pelaksanaan. Ini mungkin termasuk tekanan ekonomi seperti sekatan atau campur tangan politik melalui proksi tempatan. Untuk menangani ini, AU perlu membina pakatan strategik dengan kuasa lain seperti India atau Brazil yang boleh menyokong visi Afrika tanpa mengenakan syarat yang merugikan. Selain itu, sokongan rakyat yang kuat melalui kempen kesedaran boleh mengurangkan pengaruh asing dengan menunjukkan bahawa perlembagaan ini adalah kehendak rakyat Afrika. Reaksi dan harapan rakyat Afrika sedar akan cabaran ini, tetapi ramai tetap optimistik. Di media sosial, pengguna seperti seorang dari Ghana berkata, "Kita tahu ia sukar, tetapi kita telah mengatasi penjajahan, kita boleh mengatasi ini juga." Diaspora Afrika memuji usaha untuk perpaduan, melihatnya sebagai peluang untuk pulang dan menyumbang. Namun, sesetengah pihak mempersoalkan sama ada AU mempunyai kapasiti untuk menguruskan pelaksanaan sebesar ini tanpa reformasi dalaman. Untuk berjaya, AU perlu memperkukuh institusinya, memastikan ketelusan dan melibatkan rakyat dalam proses pelaksanaan. Dengan komitmen yang kukuh, cabaran ini boleh menjadi batu loncatan ke arah benua yang lebih kuat. Menatap ke hadapan. Cabaran pelaksanaan Perlembagaan Satu Afrika adalah besar, tetapi bukan tidak dapat diatasi. Dengan mengatasi tentangan politik, ketidakseimbangan ekonomi, kekurangan infrastruktur dan campur tangan asing, Afrika boleh merealisasikan visi perpaduan dan kemakmuran. Bab seterusnya akan meneroka bagaimana perlembagaan ini boleh menjadi model demokrasi untuk dunia, menonjolkan pelajaran yang boleh diambil oleh benua lain. Apa pendapat anda tentang cabaran pelaksanaan Perlembagaan Satu Afrika? Bagaimana ia boleh diatasi? Kongsi pandangan anda di ruangan komen. Perlembagaan Satu Afrika, Bab 16, Model Demokrasi untuk Dunia. Perlembagaan Satu Afrika, seperti yang dilaporkan oleh berita terkini Afrika Selatan, bukan sahaja bertujuan menyatukan 55 negeri anggota Kesatuan Afrika AU, tetapi juga menawarkan model demokrasi yang inovatif untuk dunia. Dengan ciri seperti presiden bergilir, parlimen yang telus dan tadbir urus berpusatkan rakyat, perlembagaan ini boleh menjadi inspirasi untuk benua lain yang bergelut dengan ketidakstabilan politik dan ketidakadilan. Bab ini meneroka bagaimana visi ini boleh mempengaruhi dunia, pelajaran yang ditawarkan dan cabaran untuk diterima sebagai model global. Ciri demokrasi inovatif Perlembagaan Satu Afrika memperkenalkan beberapa ciri yang menjadikannya model demokrasi yang unik. Presiden bergilir, Bab 3, dengan setiap negeri mendapat giliran memimpin selama setahun. Sistem ini menghapuskan risiko pemerintahan autoritarian dan memastikan kuasa diedarkan secara adil. Parlimen telus. Sesi parlimen disiarkan secara langsung dalam 6 bahasa utama Afrika, membolehkan rakyat memantau wakil mereka dan memupuk accountability. Gabeno Negeri Berhad Penggal, Bab Mut, had penggal 2 kali selama 5 tahun, memastikan pemimpin bertanggungjawab kepada rakyat bukan kepada kuasa sendiri. Ekonomi berpusatkan rakyat melalui AfriCoin Bab 6 dan perkongsian sumbab cucu. Perlembagaan ini mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan elit. Ciri-ciri ini menunjukkan bahawa demokrasi boleh disesuaikan dengan konteks tempatan, seperti kepelbagaian budaya Afrika, sambil kekal inklusif dan telus. Afrika bukan sekadar mengikuti dunia. Kami menunjukkan dunia bagaimana demokrasi sebenar berfungsi. Perlembagaan Satu Afrika, pelajaran untuk dunia. Model demokrasi ini menawarkan beberapa pelajaran penting untuk dunia. Keadilan kuasa, dengan memastikan setiap negeri, besar atau kecil, mempunyai peluang memimpin. Perlembagaan ini boleh menginspirasikan blok serantau seperti ASEAN atau Kesatuan Eropah untuk mengagihkan kuasa secara lebih adil. Ketelusan, penyiaran langsung parlimen boleh menjadi contoh untuk negara yang bergelut dengan rasuah atau ketidakpercayaan rakyat terhadap institusi. Identiti bersama, dengan memupuk identiti Afrika melalui pergerakan bebas dan pasport tunggal,
Model ini menunjukkan bagaimana benua yang pelbagai boleh bersatu tanpa kehilangan identiti tempatan. Ekonomi inklusif, harmoni sumber dan pasaran tunggal menawarkan pelajaran untuk mengurangkan ketidaksamaan ekonomi yang boleh diterapkan di Amerika Latin atau Asia. Sebagai contoh, Amerika Latin boleh mengambil inspirasi daripada presiden bergilir untuk mengelakkan dominasi negara besar seperti Brazil, manakala Asia Tenggara boleh meniru parlimen telus untuk meningkatkan kepercayaan rakyat. Potensi pengaruh global. Jika dilaksanakan dengan jayanya, Perlembagaan Satu Afrika boleh mengubah persepsi global tentang benua ini. Daripada dilihat sebagai benua yang bergelut dengan kemiskinan dan konflik, Afrika boleh menjadi mercu tanda demokrasi dan inovasi. Ini boleh mendorong negara-negara lain untuk bekerjasama dengan Afrika sebagai rakan saksama, bukan sebagai sumber eksploitasi. Sebagai contoh, kejayaan Africoin boleh menginspirasikan mata wang serantau di tempat lain, manakala harmoni sumber boleh menjadi model untuk pengurusan sumber global yang lestari. Selain itu, model ini boleh memberi inspirasi kepada gerakan rakyat di seluruh dunia. Generasi muda di Eropah atau Amerika yang kecewa dengan politik tradisional mungkin melihat Afrika sebagai contoh bagaimana demokrasi boleh diperbaharui untuk abad ke-21. Reaksi dan cabaran rakyat Afrika menyambut idea ini dengan penuh semangat, melihatnya sebagai peluang untuk menunjukkan kepada dunia bahawa Afrika boleh memimpin. Seorang pengguna media sosial dari Afrika Selatan berkata, "Kita bukan hanya membina Afrika, kita mengajar dunia cara mentadbir dengan adil." Diaspora Afrika juga memuji, melihat model ini sebagai cara untuk mengukuhkan reputasi global benua. Namun, cabaran untuk diterima sebagai model global adalah besar. Pertama, Afrika perlu membuktikan perlembagaan ini berfungsi di dalam benua terlebih dahulu, mengatasi cabaran seperti tentangan politik dan kekurangan infrastruktur. Kedua, dunia mungkin enggan menerima model dari Afrika kerana stereotip yang menganggap benua ini kurang maju. Ketiga, kuasa global seperti Amerika Syarikat atau China mungkin menentang model ini jika ia mengancam kepentingan mereka, seperti kawalan ke atas sumber Afrika. Menatap ke hadapan Perlembagaan Satu Afrika menawarkan model demokrasi yang boleh mengubah bukan sahaja benua ini, tetapi juga dunia. Dengan ciri inovatif dan komitmen kepada rakyat, ia menunjukkan bahawa demokrasi boleh berkembang dalam konteks yang pelbagai. Bab seterusnya akan meneroka bagaimana diaspora Afrika boleh menyokong perlembagaan ini, menonjolkan peranan mereka dalam merealisasikan visi global ini. Apa pendapat anda tentang Perlembagaan Satu Afrika sebagai model demokrasi global? Bolehkah ia menginspirasikan dunia? Kongsi pandangan anda di ruangan komen. Perlembagaan Satu Afrika. Bab 11. Peranan diaspora Afrika. Perlembagaan Satu Afrika, seperti yang dilaporkan oleh Berita Terkini Afrika Selatan BN, bukan sahaja visi untuk 55 negeri anggota Kesatuan Afrika, tetapi juga panggilan kepada diaspora Afrika di seluruh dunia untuk menyokong usaha perpaduan benua. Dengan berjuta-juta rakyat keturunan Afrika di Amerika, Eropah dan Caribbean, diaspora ini mempunyai potensi untuk memainkan peranan penting melalui pelaburan, advokasi dan penyambungan semula budaya. Bab ini meneroka bagaimana diaspora boleh menyumbang kepada merealisasikan perlembagaan ini serta cabaran yang dihadapi. Pelaburan ekonomi oleh diaspora. Diaspora Afrika, terutamanya di Amerika Syarikat dan Eropah, memiliki kekayaan dan kepakaran yang besar. Perlembagaan Satu Afrika menawarkan peluang untuk mereka melabur dalam pasaran tunggal 1.4 bilion penduduk, bab LAPTA, dan projek seperti harmoni sumber, bab 10. Sebagai contoh, seorang usahawan Afrika Amerika boleh melabur dalam kilang pemprosesan koko di Ghana, manakala profesional dari London keturunan Nigeria boleh menyokong pembangunan teknologi di Rwanda. Dengan Africoin Pelem sebagai mata wang benua, pelaburan ini akan menjadi lebih mudah tanpa kerumitan pertukaran mata wang. Dana sumber, bab cuca, juga boleh menawarkan insentif seperti pinjaman rendah faedah untuk menarik pelaburan diaspora. Ini bukan sahaja akan memacu ekonomi Afrika, tetapi juga memberi diaspora peluang untuk membina warisan di tanah air mereka. Diaspora adalah jambatan antara Afrika dan dunia. Pelaburan mereka adalah kunci kepada kemakmuran kita. Perlembagaan Satu Afrika, advokasi dan pengaruh global. Diaspora Afrika mempunyai pengaruh politik dan budaya yang signifikan di negara masing-masing. Mereka boleh menjadi duta untuk Perlembagaan Satu Afrika, mempromosikan vizinya di forum antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau di media global.
Sebagai contoh, aktivis Afrika Eropah boleh menekan kerajaan Eropah untuk menyokong kedaulatan ekonomi Afrika, seperti mengiktiraf AfriCoin atau mengurangkan sekatan perdagangan yang tidak adil. Selain itu, diaspora boleh melawan stereotip negatif tentang Afrika dengan berkongsi cerita kejayaan perlembagaan ini, seperti Parlimen Telus, Bab 5, atau Pergerakan Bebas, Bab 8. Melalui media sosial, filem dan acara budaya, mereka boleh membina naratif bahawa Afrika adalah benua inovasi dan perpaduan, menarik sokongan global untuk visi ini. Penyambungan semula budaya perlembagaan ini juga menawarkan diaspora peluang untuk menyambung semula dengan akar budaya mereka. Dengan pasport Afrika Tunggal dan Pergerakan Bebas, anak-anak diaspora boleh melawat atau tinggal di negeri seperti Senegal, Ethiopia atau Afrika Selatan tanpa halangan visa. Mereka boleh menghadiri festival seperti FESPACO di Burkina Faso, belajar bahasa Yoruba di Nigeria, atau menyertai program pendidikan di Universiti Afrika. Bab 16. Penyambungan ini bukan sahaja memperkukuh identiti diaspora, tetapi juga membina jambatan ekonomi dan sosial. Seorang pelajar dari Jamaica misalnya, boleh memulakan perniagaan di Ghana selepas belajar di sana, manakala keluarga Afrika Caribbean boleh melabur dalam pelancongan di Zanzibar, menyokong ekonomi tempatan. Reaksi dan cabaran diaspora Afrika menyambut visi ini dengan penuh semangat. Di media sosial, ramai menyatakan keinginan untuk kembali dan menyumbang kepada Afrika yang bersatu. Seorang pengguna dari Amerika Syarikat berkata, "Saya mahu melabur di Afrika, bukan hanya bermimpi tentangnya. Perlembagaan ini adalah panggilan saya." Namun, setengah pihak mempersoalkan bagaimana diaspora akan dilibatkan secara praktikal, memandangkan jarak dan kekurangan maklumat rasmi tentang pelaksanaan perlembagaan. Cabaran termasuk memastikan pelaburan diaspora dilindungi daripada rasuah atau salah urus. AU perlu mewujudkan saluran pelaburan yang telus, seperti platform digital berasaskan blockchain. Selain itu, sesetengah dari diaspora mungkin menghadapi halangan kewangan atau politik di negara masing-masing, seperti cukai tinggi ke atas pelaburan asing. Akhirnya, AU perlu memastikan diaspora bukan hanya dilihat sebagai sumber kewangan, tetapi sebagai rakan kongsi yang dihargai dalam pembangunan benua. Menatap ke hadapan, diaspora Afrika adalah aset penting dalam merealisasikan Perlembagaan Satu Afrika. Melalui pelaburan, advokasi dan penyambungan semula budaya, mereka boleh membantu menjadikan Afrika benua terkaya dan paling bersatu. Bab seterusnya akan meneroka pelan pelaksanaan perlembagaan ini, mendedahkan langkah-langkah konkret untuk menjadikan visi ini realiti. Apa pendapat anda tentang peranan diaspora Afrika dalam menyokong Perlembagaan Satu Afrika? Bagaimana mereka boleh menyumbang? Kongsi pandangan anda di ruangan komen. Perlembagaan Satu Afrika. Bab 18. Pelan Perlembagaan Satu Afrika, seperti yang dilaporkan oleh Berita Terkini Afrika Selatan, adalah visi besar untuk menyatukan 55 negeri anggota Kesatuan Afrika (AU) di bawah Amerika Syarikat Afrika. Namun, untuk menjadikan visi ini realiti, pelan pelaksanaan yang terperinci dan terkoordinasi diperlukan. Bab ini meneroka langkah-langkah konkret yang dicadangkan, termasuk garis masa, pembaharuan institusi, penglibatan rakyat dan projek rintis, serta cabaran yang perlu diatasi untuk memastikan kejayaan. Garis masa pelaksanaan. Menurut laporan SABN, pelaksanaan perlembagaan ini dirancang bermula dengan pelancaran rasmi pada 2026 di Lagos, Nigeria. Berikut adalah garis masa awal yang dicadangkan. 2026-2027. Kempen kesedaran rakyat di seluruh benua untuk memperkenalkan perlembagaan, diikuti dengan referendum di setiap negeri untuk mendapatkan kelulusan rakyat. 2028-2030. Penubuhan institusi benua seperti Bank Reserve AfriCoin di Addis Ababa, Mahkamah Tertinggi Afrika dan Pusat Koordinasi Sumber. Ketua negara mula beralih menjadi Gabinor Negeri, Bab Mont. 2031-2035. Pelancaran AfriCoin, Bab 6, sebagai mata wang tunggal, diikuti dengan pelaksanaan perdagangan bebas cukai dan pergerakan bebas. 2026-2045. Pembangunan infrastruktur besar seperti grid tenaga benua dan jalan raya tanpa sempadan dengan sasaran 60% perdagangan dalaman menjelang 2045. Garis masa ini adalah anggaran dengan pelaksanaan secara berperingkat untuk memastikan setiap langkah stabil sebelum meneruskan. Perpaduan tidak dicapai dalam semalam. Ia dibina langkah demi langkah dengan rakyat sebagai asasnya. Perlembagaan Satu Afrika Pembaharuan Institusi. Pelaksanaan perlembagaan ini memerlukan AU yang lebih kukuh dan telus. Beberapa pembaharuan institusi utama termasuk
Suruhanjaya Pilihan Raya Benua ditubuhkan untuk menguruskan pilihan raya Gabenor Negeri dan Wakil Parlimen. Bab 5. Memastikan proses bebas dan adil. Badan Anti Rasuah menggunakan teknologi blockchain untuk menjejaki dana sumber. Bab cuc dan memastikan ketelusan dalam pelaburan infrastruktur. Pusat Koordinasi Sumber mengurus harmoni sumber. Bab 10 dengan memetakan pengeluaran setiap negeri dan merancang pelaburan silang. Parlimen AU yang diperkukuh dilengkapi dengan infrastruktur digital untuk penyiaran langsung dan penglibatan rakyat secara dalam talian. Pembaharuan ini bertujuan memastikan institusi AU boleh mengendalikan tugas kompleks pelaksanaan tanpa dipengaruhi oleh politik atau rasuah. Penglibatan rakyat. Keberhasilan perlembagaan ini bergantung kepada sokongan rakyat. AU merancang untuk melibatkan rakyat melalui kempen kesedaran, menggunakan media, sekolah dan acara budaya untuk menerangkan manfaat perlembagaan seperti pergerakan bebas dan AfriCoin. Referendum rakyat. Setiap negeri akan mengadakan undi untuk meluluskan perlembagaan, memastikan ia mencerminkan kehendak rakyat. Platform digital. Aplikasi berasaskan AfriCoin membolehkan rakyat mengundi isu kecil seperti projek infrastruktur tempatan dan memantau sesi parlimen secara langsung. Pelajaran berfokuskan Afrika. Kurikulum baru akan mengajar generasi muda tentang visi perpaduan, memupuk identiti Afrika yang kuat. Penglibatan ini penting untuk membina kepercayaan dan memastikan perlembagaan ini bukan sekadar projek elit, tetapi usaha rakyat. Projek rintis. Untuk menguji pelaksanaan, AU merancang projek rintis di beberapa wilayah. Perdagangan bebas di Afrika Timur, menguji perdagangan tanpa tarif antara Kenya, Uganda dan Rwanda untuk memperbaiki model pasaran tunggal. Grid solar Maghribi Nigeria menghubungkan tenaga solar dari Maghribi ke Nigeria untuk menguji harmoni sumber. Pilihan raya digital di Ghana menggunakan blockchain untuk pilihan raya Gabenor sebagai model untuk sistem benua. Projek-projek ini akan memberikan pelajaran penting sebelum pelaksanaan penuh, mengurangkan risiko kegagalan. Reaksi dan cabaran rakyat Afrika menyambut pelan ini dengan penuh harapan, tetapi juga dengan kesedaran tentang cabarannya. Seorang pengguna dari Ethiopia berkata, "Jika kita boleh melaksanakan ini, Afrika akan menjadi contoh dunia." Namun, sesetengah pihak mempersoalkan garis masa, melihatnya sebagai terlalu bercita-cita tinggi, memandangkan cabaran seperti ketidakseimbangan ekonomi dan kekurangan infrastruktur. Cabaran lain termasuk memastikan semua negeri bersetuju dengan pelan, terutamanya mereka yang enggan melepaskan kuasa nasional. Selain itu, pelaburan besar diperlukan untuk infrastruktur dan pendidikan yang mungkin memerlukan pinjaman atau kerjasama asing dengan risiko eksploitasi. Akhirnya, AU perlu menangani skeptisisme rakyat dengan menunjukkan kejayaan awal melalui projek rintis. Menatap ke hadapan. Pelan pelaksanaan Perlembagaan Satu Afrika adalah peta jalan untuk merealisasikan visi benua yang bersatu dan makmur. Dengan garis masa yang jelas, pembaharuan institusi, penglibatan rakyat dan projek rintis, pelan ini menunjukkan komitmen untuk kejayaan. Bab seterusnya akan meneroka bagaimana benua ini boleh menjadi kuasa global, menonjolkan potensi Afrika untuk memimpin dunia dalam ekonomi, teknologi dan budaya. Apa pendapat anda tentang pelan pelaksanaan Perlembagaan Satu Afrika? Adakah ia cukup realistik? Kongsi pandangan anda di ruangan komen. Perlembagaan Satu Afrika, Bab 19, Afrika sebagai kuasa global. Perlembagaan Satu Afrika, seperti yang dilaporkan oleh berita terkini Afrika Selatan, merancang untuk menjadikan Afrika bukan sahaja benua yang bersatu, tetapi juga kuasa global yang mampu bersaing dengan Amerika Syarikat, China dan Kesatuan Eropah. Dengan memanfaatkan kekuatan ekonomi, kelebihan demografi dan tadbir urus yang diselaraskan, perlembagaan ini bertujuan mengubah Afrika menjadi pemimpin dalam ekonomi, teknologi dan budaya dunia. Bab ini meneroka bagaimana Afrika boleh mencapai status ini, potensi impaknya dan cabaran yang perlu diatasi. Kekuatan ekonomi Afrika memiliki sumber semula jadi yang tiada tandingannya, termasuk 60% kobalt dunia, 50% litium, 90% platinum, serta minyak, emas dan hasil pertanian seperti koko dan kopi. Melalui harmoni sumber Bab 10 dan AfriCoin 6, Afrika boleh mengawal harga sumber ini di pasaran global, memberikan benua ini pengaruh ekonomi yang besar. Sebagai contoh, dengan menetapkan harga litium, penting untuk bateri kenderaan elektrik, Afrika boleh menjadi pemain utama dalam industri teknologi hijau. Pasaran tunggal 1.4 bilion penduduk Bab 8 juga akan menarik pelaburan asing, menjadikan Afrika hub untuk syarikat multinasional.
dengan industri tempatan yang diperkukuh seperti pemprosesan mineral di Kongo atau pembuatan tekstil di Ethiopia, Afrika boleh beralih daripada pengekspor bahan mentah kepada pengeluar barangan bernilai tinggi, meningkatkan KDNK benua secara mendadak. Afrika bukan lagi tambang dunia. Kami adalah kilang, pasaran dan pemimpin masa depan. Perlembagaan Satu Afrika. Kelebihan demografi. Dengan lebih daripada 60% daripada 1.4 bilion penduduk berusia di bawah 25 tahun, Afrika mempunyai tenaga kerja muda yang bersedia memacu inovasi. Pendidikan berfokuskan Afrika, bab 14, akan melatih generasi ini dalam bidang seperti kecerdasan buatan, tenaga boleh diperbaharui dan bioteknologi. Dengan pergerakan bebas, bab 8, seorang jurutera dari Nigeria boleh bekerja di pusat teknologi Rwanda, manakala seorang saintis dari Algeria boleh menyumbang kepada projek di Afrika Selatan. Kelebihan ini membezakan Afrika daripada kuasa lain seperti China dan Eropah yang menghadapi penuaan penduduk. Menjelang 2050, Afrika dijangka mempunyai tenaga kerja terbesar di dunia, menjadikannya enjin pertumbuhan ekonomi global. Tadbir urus bersatu perlembagaan ini menyokong tadbir urus yang diselaraskan melalui institusi seperti Parlimen Telus, bab 5, Presiden Bergilir, bab 3, dan Badan Anti Rasuah. Ini memastikan Afrika boleh bertindak sebagai satu entiti di pentas global, seperti dalam rundingan perdagangan atau dasar iklim. Sebagai contoh, AU boleh merundingkan perjanjian perdagangan dengan Kesatuan Eropah sebagai blok tunggal, memberikan Afrika kedudukan yang lebih kuat berbanding negeri-negeri individu. Selain itu, model demokrasi inovatif, bab 19, boleh menjadikan Afrika rujukan untuk tadbir urus yang adil dan inklusif, mempengaruhi organisasi antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk memperbaiki struktur mereka. Impak global. Sebagai kuasa global, Afrika boleh memimpin dalam beberapa bidang. Ekonomi. Dengan pasaran tunggal dan sumber yang diselaraskan, Afrika boleh menjadi hub untuk perdagangan dan inovasi, menyaingi Asia dan Amerika. Teknologi. Dengan pelaburan dalam pendidikan dan infrastruktur digital, Afrika boleh memimpin dalam teknologi seperti blockchain dan tenaga solar. Budaya. Filem, muzik dan fashion Afrika, seperti Nollywood dan Afrobeat, boleh mendominasi budaya global, mempromosikan identiti Afrika yang bangga. Dasar iklim. Dengan sumber seperti tenaga solar dan hutan hujan Kongo, Afrika boleh memimpin usaha global untuk memerangi perubahan iklim. Impak ini akan mengubah persepsi dunia, menjadikan Afrika rakan kongsi utama, bukan sekadar sumber-sumber. Reaksi dan cabaran rakyat Afrika menyambut visi ini dengan penuh semangat. Seorang pengguna dari Kenya berkata, "Saya mahu melihat Afrika memimpin dunia, bukan mengikuti." Diaspora Afrika juga menyokong, melihat peluang untuk menyumbang kepada kuasa global ini. Namun, sesetengah pihak mempersoalkan sama ada Afrika boleh mencapai status ini dalam masa 20 tahun, memandangkan cabaran seperti ketidakseimbangan ekonomi dan campur tangan asing, bab 15. Cabaran termasuk memastikan pelaksanaan pelan perlembagaan, bab 12 berjalan lancar, terutamanya pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Selain itu, kuasa global seperti China dan Amerika mungkin menentang Afrika yang berdikari, menggunakan tekanan ekonomi atau diplomatik. Untuk berjaya, Afrika perlu membina pakatan strategik dengan kuasa seperti India dan Brazil, sambil memastikan institusi AU kekal kukuh dan telus. Menatap ke hadapan Perlembagaan Satu Afrika menjanjikan untuk menjadikan Afrika kuasa global yang memimpin dalam ekonomi, teknologi dan budaya. Dengan kekuatan sumber, demografi muda dan tadbir urus bersatu, benua ini bersedia untuk mengubah dunia. Bab terakhir akan merumuskan perjalanan Perlembagaan Satu Afrika, menonjolkan harapan dan komitmen untuk masa depan benua yang gemilang. Apa pendapat anda tentang Afrika sebagai kuasa global? Adakah perlembagaan ini boleh menjadikannya realiti? Kongsi pandangan anda di ruangan komen. Perlembagaan Satu Afrika, bab 20, merumuskan perjalanan Perlembagaan Satu Afrika, seperti yang dilaporkan oleh Berita Terkini Afrika Selatan, adalah lebih daripada sekadar dokumen. Ia adalah impian kolektif untuk menyatukan 55 negeri anggota Kesatuan Afrika di bawah Amerika Syarikat Afrika. Dari visi awal hingga pelan pelaksanaan, perjalanan ini penuh dengan harapan, cabaran dan komitmen untuk masa depan yang gemilang. Bab terakhir ini merumuskan perjalanan perlembagaan ini, merenungkan visinya, mengakui rintangan dan menyeru rakyat Afrika serta dunia untuk menyokong cita-cita ini. Mengimbau visi perpaduan Perlembagaan Satu Afrika bermula dengan visi berani untuk menghapuskan sempadan yang dilukis oleh penjajah
mencipta benua yang bersatu di bawah satu paspor, satu mata wang dan satu identiti. Dengan Africoin bab 6, pasaran tunggal bab 8 dan harmoni sumber bab 10, ia menjanjikan ekonomi yang makmur di mana kekayaan seperti litium, emas dan kopi memberi manfaat kepada semua rakyat, bukan hanya elit atau kuasa asing. Tadbir urus inovatif seperti Presiden Bergilir dan Parlimen Telus bab 5 memastikan kuasa kekal di tangan rakyat, manakala pendidikan berfokuskan Afrika membina generasi masa depan yang bangga dengan warisan mereka. Visi ini bukan sekadar impian, tetapi pelan tindakan untuk menjadikan Afrika kuasa global, memimpin dunia dalam ekonomi, teknologi dan budaya. Ia adalah panggilan untuk rakyat Afrika dari Cape Town hingga Cairo untuk bersama-sama membina benua yang bukan lagi mangsa sejarah, tetapi penulis masa depannya. Afrika yang bersatu adalah Afrika yang tiada had. Ini adalah janji kita kepada dunia. Perlembagaan Satu Afrika mengenali cabaran perjalanan ini tidak tanpa rintangan. Tentangan politik daripada pemimpin yang enggan melepaskan kuasa, ketidakseimbangan ekonomi antara negeri besar dan kecil, kekurangan infrastruktur dan campur tangan asing bablis adalah cabaran nyata. Pelaksanaan pelan ini dari pelancaran Africoin hingga pembinaan Grid Tenaga Benua bab 16 memerlukan pelaburan besar, koordinasi rapi dan kepercayaan rakyat. Kerahsiaan orang dalam AU bab 11 yang merancang draft ini juga mencetuskan persoalan tentang ketelusan, walaupun ia bertujuan melindungi visi daripada gangguan luaran. Namun, cabaran ini bukanlah alasan untuk berputus asa. Seperti yang ditunjukkan oleh projek rintis dan penglibatan rakyat, Afrika mempunyai keupayaan untuk mengatasi rintangan ini melalui kerjasama, inovasi dan semangat Ubuntu, prinsip kemanusiaan dan perkongsian yang menjadi teras perlembagaan ini. Peranan setiap rakyat. Keberhasilan Perlembagaan Satu Afrika bergantung kepada setiap rakyat, dari petani di Sudan hingga usahawan di Nigeria, dari pelajar di Mali hingga diaspora di Amerika. Rakyat Afrika dipanggil untuk menyokong referendum, menyertai kempen kesedaran dan memantau institusi AU untuk memastikan ketelusan. Diaspora Afrika dengan kekayaan dan pengaruh global mereka boleh melabur dalam projek benua dan mempromosikan visi ini di pentas dunia. Lebih penting lagi, rakyat Afrika perlu memupuk identiti benua yang bersatu, melihat setiap negeri sebagai sebahagian daripada keluarga besar. Seorang anak muda dari Ghana misalnya, boleh bermimpi bekerja di Tunisia atau belajar di Ethiopia, mengetahui bahawa Afrika adalah rumahnya yang luas. Harapan untuk dunia perlembagaan ini bukan sahaja untuk Afrika, tetapi juga inspirasi untuk dunia. Sebagai model demokrasi, bab 16, ia menunjukkan bagaimana benua yang pelbagai boleh bersatu tanpa kehilangan identiti tempatan. Dengan memimpin dalam teknologi hijau, budaya global dan dasar iklim, Afrika boleh menjadi mercu tanda untuk tadbir urus yang adil dan pembangunan lestari. Dunia dipelawa untuk melihat Afrika bukan sebagai benua yang memerlukan bantuan, tetapi sebagai rakan kongsi yang saksama dalam membentuk masa depan global. Seorang pengguna media sosial dari Rwanda merumuskan harapan ini. Kita bukan hanya membina Afrika, kita membina dunia baru di mana perpaduan mengatasi perpecahan. Kesimpulan Perlembagaan Satu Afrika adalah perjalanan yang baru bermula. Dari draft rahsia oleh orang dalam AU hingga kebocoran yang mencetuskan perbincangan global, ia telah menyalakan semangat untuk benua yang bersatu, makmur dan berdikari. Cabaran wujud, tetapi dengan komitmen rakyat Afrika dan sokongan diaspora serta dunia, visi ini boleh menjadi realiti. Ini adalah seruan kepada setiap individu untuk menjadi sebahagian daripada sejarah, untuk menjadikan Afrika benua terkaya, bukan hanya dalam sumber, tetapi dalam semangat, keberanian dan perpaduan. Apa impian anda untuk Afrika yang bersatu? Bagaimana anda boleh menyumbang kepada Perlembagaan Satu Afrika? Kongsi pandangan anda di ruangan komen.